Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, para jemaah sekalian dan bakal-bakal para jemaah. InsyaAllah bertemu lagi kita di malam yang berbahagia ini dalam podcast kita Umrah Uncensored, Reality Unfiltered, bersama tetamu istimewa kita pada malam ini. Yang walaupun beliau saya difahamkan jadual agak padat sekarang ni. InsyaAllah. Masya Allah ya. InsyaAllah. Okey, kenapa agak padat tu nanti Ustaz boleh ceritakanlah. Ya, bersama tetamu istimewa kita pada malam ini, seorang mutawif ataupun muzawir yang berkhidmat di bawah Andalusia Travel and Tours. Masuk tahun ni dah tahun ke-berapa dah Ustaz dah? InsyaAllah. Tak ingat 6 ke 7 macam tu lah. Lebih kurang lah ya. Kurang lah. Sebab orang banyak jasanya dia dah tak ingat berapa tahun dah dia berkhidmat biasa begitu, bersama salah seorang daripada mutawif Andalusia, Al-Fadil Ustaz Aziman Faizi, insyaAllah. MasyaAllah. Kita tajuk pada malam ini saya rasa agak ke langit juga ya, tajuk dia 7 Sumpah Kota Mekah. Tapi ini nak bagi tarik perhatian tuan-tuan dan puan. Okey, apa yang kita nak ceritakan pada malam ni Ustaz ya? Kita nak ceritakan sikit ya, insya-Allah kita akan korek-korek pengalaman Ustaz yang kalau nak dikira lebih banyak lah daripada kami semua ya. Lebih banyak insya-Allah. Terbalik tu. Terbalik. Terbalik. Oh ya. Betul ke terbalik Ustaz Tapi saya tengok muka Ustaz memang lagi banyak pengalaman daripada kami. InsyaAllah. Okey, kita nak ceritakan apa Ustaz Kita nak ceritakan tentang fenomena ataupun situasi para jemaah kita, para jemaah kita yang bila nak datang untuk berumrah ataupun buat haji, datang ke Kota Mekah ini, ya mereka ini datang dalam keadaan, yang bagus ni Ustaz yang bagus ni di dalam keadaan yang sedar diri lah. Sedar diri, betul. Waras lah. Waras. Dia waras, dia bukan kabarewa, wes mangan. West. Dia west bukan west. West tu barat. Dia west. Alright, okay, dia dalam keadaan waras lah. Makna kata tetapi dalam keadaan yang sedar diri ya, para jemaah ni ataupun bakal jemaah yang dalam keadaan dia sedar diri, tapi dalam masa yang sama kita risau, takut mereka ini dalam keadaan yang rasa tidak layak, lebih kurang begitulah Ustaz Jadi boleh kita kupas insya-Allah isu ini pada malam ni, boleh Ustaz InsyaAllah. Okey, sebelum kita start Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Daripada mana tadi Ustaz? Sihat. Hari ni tak ke mana lah hari ni, kat rumah je hari ni. Sebab memang prepare untuk datang sini lah hari ni. Okey, memang dah kosong jadi jadual. Kita block lah jadual lah. Okey, jadi VIP lain tolak tepi dulu lah. Kita tolak tepi dulu. Terpaksa tolak tepi kita dulu. Kita utamakan dulu. Sebab apa? Kita dikhabarkan lah, dimaklumkan bakal tetamu Allah ni yang akan terbang bersama dengan Andalusia Travel and Tours ni, setakat ni lah nak hampir ke Disember ni, kita ada lebih kurang dekat 20,000 jemaah. Banyak juga. Hampir 20,000 lebih kurang. Padahal kita baru saja buka musim 1448 Hijrah. Jadi insyaAllah bukan kata kami pandai ataupun kami lebih, cuma kita nak berkongsi apa yang kita tahu dan apa yang kita dapat kongsikan bersamalah bagi bakal-bakal tetamu Allah dan bakal-bakal penziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ramai tu Ustaz 20,000 Ramai. Kalau tengok 20,000 ni lebih kurang berapa kampung Ustaz Kalau lah diletakkan sebagai kampung, 3 kampung ada. Lebih kurang lah. 3 kampung lah. Dah boleh mengundi Ustaz Dah boleh mengundi dah. Ni musim pilihan dah boleh menang seorang calon Betul. Okey, baik Ustaz. Kita bukan apa, takut kita tersembang ke tempat lain. Ya. Okey Ustaz, berdasarkan pengalaman Ustaz dah jemaah yang nak ke sana ni, nak buat umrah ni, berdasarkan pemerhatian Ustaz, berapa ramai yang Ustaz tengok dah ramai tak yang dia rasa rendah diri, yang dia lebih pada negatif tu, yang Ustaz nampak lah macam mana setakat pengalaman Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Faruqi. Ni Ustaz, sahabat saya ni Ustaz Faruqi Ibrahim. Kita bersahabat, walaupun bersahabat tapi lama tak berjumpa. Kita bersahabat ni daripada sekolah lagi sebenarnya. Daripada
ayah-ayah pun bersahabat juga. Ayah saya dengan ayah arwah ayah Ustaz Faruqi ni bersahabat. Jadi turun ke kami pula jumpa. Dan saya tak sangka pula kita di dalam satu aliran yang samalah. Sebagai pelayan tetamu Allah. Jadi hari ni saya berbesar hati jugalah untuk bersama dengan Ustaz Faruqi ni, ataupun ni lebih saya gelarkan sebagai guru saya lah. Bila saya terlibat dalam menjadi pelayan tetamu Allah ni, salah satu rujukan saya adalah Ustaz Faruqi lah. Saya macam biasalah. Macam terbalik macam itu Ustaz. So Ustaz panel lah ni. Okey, baik. Okey. Untuk rasa satu perasaan diri tidak layak kan, tidak layak berada di tanah haram tu, itu normal Ustaz. Itu normal kan? Bukan kata manusia biasa ataupun orang biasa, malah orang soleh pun juga sama. Orang-orang soleh pun, ulama-ulama juga, dia merasakan diri dia tak layak untuk berada di Baitullahil Haram kan. Bila seseorang itu dijemput sebagai duyufur rahman, tetamu Allah, mulalah melihat diri dia sendiri, keadaan walaupun ahli soleh, orang-orang soleh ataupun ahli-ahli agamawan, dia tetap merasakan aku ni banyak dosa, aku layak ke tidak jadi tetamu Allah. Itu adalah normal kan. Ada setengah tu sampai hari nak balik pun, kenapa aku dipilih oleh Allah sebagai tetamu. Itu normal kan. Perasaan inilah sebenarnya kita boleh katakan dia satu perasaan yang boleh jadi tanda hati kita masih hidup Ustaz. Bila kita rasa kita tak layak, kita rasa macam mampu ke aku menghadap empunya kita, menghadap pencipta kita dalam keadaan diri kita yang lara, yang lalai, yang banyak dosa kan. Tapi itu sebenarnya adalah satu tanda hati kita masih hidup kan. Yang penting ialah apa dia? Yang penting bila apa yang lahir je selepas rasa itu kan, kita daftar dah kan, dah etikat kita ni aku nak pergi umrah kan. Jika rasa tak layak tu kan, itu boleh membuatkan kita apa, bila sampai sana buatkan lebih kita rasa nak lebih banyak bertaubat kan, lebih banyak merendah diri dekat sana, lebih menghargai peluang beribadah selama kita berada di tanah haram. Itu normal Ustaz. Betul. Okay? Maka perasaan tu jugalah kita boleh rasakan perasaan yang sangat baik kan. Dan kalau kita nak masuk exam pun, nak masuk periksa pun, kalau kita dululah zaman-zaman kita belajar, kita bagi tahu, kita call mak ayah kita nak masuk periksa ni kan, dah study dah. Apa mak ayah kita akan pesan? Jangan terlalu confident. Jangan terlalu confident. Betul. Itu pesanan. Begitu juga dengan Allah. Allah jentikkan perasaan tak layak tu bagi kita rasa nikmat peluang beribadah dekat sana. Perasaan tu bagus sebenarnya. Betul. Maka itu jadi bisikan yang membawa kita kepada rasa tak boleh putus asa. Itu sebenarnya. Betul. Itu perasaan yang sebenarnya normal lah. Normal kita pun yang selalu bawa pun kita akan rasa macam tu. Kan? Saya rasa perasaan tu bagus lah. Memang perlu ada. Okey. Saya rasa tidak keterlaluan kalau saya kata sebenarnya itulah perasaan yang sepatutnya. Sepatutnya. Dia bukan setakat normal tapi itu yang sepatutnya. Ya. Betul Ustaz saya sebab kita sekarang cerita pasal umrah. Tapi macam contoh kalau kita ambil contoh-contoh yang lain Ustaz contoh katakanlah katakanlah seorang atlet silat lah contoh. Atlet lah kita kata. Kan kalau dia overconfident sangat, itulah punca-punca dia kalah awal. Ya. Setuju Ustaz Setuju, saya setuju. Betul. Sebab dia overconfident sebenarnya. Overconfident. Kita rasa kita yakin ni, kita boleh makan. Kita boleh lawan. Betul. Yakin yang sihat lain. Iya, dengan betul. overconfident. Betul. Ya, betul. Itulah pesanan orang tua kita. Itu pesanan apa sahaja kita nak buat jangan terlalu yakin. Ya, betul. Jangan overconfident. Overconfident. Betul. Walaupun soalan ni simple Ustaz tapi sebenarnya terus kita dapat belajar satu yang baru. Tapi Ustaz. Kalau perasaan tu tak ada Ustaz.
Perasaan rasa tak layak diri jadi tetamu Allah tu. Perasaan rasa jadi seorang hamba tu tak ada. Maknanya something wrong. Betul. Maknanya something wrong. Kalau kita dah sampai sana, kita tak ada rasa tu something wrong. Betul. Something wrong. Betul. Sebab apa? Kita kata bisikan perasaan tu sebenarnya Allah hadirkan melalui malaikat untuk tiup hati kita bahawa kita ni adalah seorang hamba. Betul. Makin dekatlah kita, insya-Allah. Betul. Saya terfikir tadi, kalau perasaan tu tak ada, apa yang perasaan yang ada dalam hati dia? Nanti kita kupas apa yang ada. Ya, kemungkinan. Mungkin Ustaz pun pernah lalui, Ustaz pun pernah jumpa. Kan? Betul-betul. Pengalaman yang macam tu. Iyalah. Boleh jadi juga. Dia ikut mak ayah dia. Mak ayah dia paksa, dia pun ikutlah tanpa ada perasaan. Dia ada perbezaan. Sifat ataupun perasaan rendah diri ataupun rasa tidak layak. Dan satu lagi, perasaan putus asa, Ustaz. Betul. Putus asa. Betul. Itulah nanti kita akan kupas sekejap lagi, insya-Allah. Tapi bezanya kita tak ada iklan, Ustaz. Tak ada, kita tak ada iklan. Kita tak ada iklan kita. Mana yang tengok di live TikTok kita, mohon share, bantu kita like kan, bagi naikkan view kita. Dan kita juga bersiaran di Muka Buku kan. Yang saya sekarang ni saya akan monitor di TikTok dan Ustaz Faruqi monitor di Muka Buku. Jadi kalau ada sebarang soalan tu ataupun pandangan, boleh share lah. Nanti ada peluang, nanti ada masa kita akan bacakan, insya-Allah. Betul. Lepas tu satu lagi, Ustaz, sebelum terlupa. Ada iklan sikit, Ustaz. Tapi saya rasa boleh Ustaz ceritakan. Iklan pasal 777 apa tu, Ustaz? 77 ni bukan double seven dia, bukan? Dia double seven juga. Dia double seven juga. Saya dah lama tak dengar perkataan double seven tu. Double seven tu apa, Ustaz? Tak, bukan, saya dengar-dengar. Cuma saya tak tahulah benda apa. Buat viewers yang dekat rumah ataupun yang mendengar kita di live streaming, ingat 77 kita, Andalusia Travel and Tours. Boleh channel 77 macam ni. 7 hari bulan 7. Ini cara salam dia. Cara pengenalan lah. 7 hari bulan 7. Di setiap channel ataupun di setiap media sosial Andalusia HQ Travel and Tours, kita ada promo yang bakal berpuas hatilah, dan jangan lupa 77 tu. Okey. Betul, sebab kalau kita nak cerita kat sini takut tak jadi podcast. Ya, takut jadi iklan pula. Iklan dan kalau jumpa juga iklan 77 tu, untuk cepat-cepat pergi daftar tu, cari kami. Carilah saya ataupun cari Ustaz Faruqi. InsyaAllah kita akan bantu A sampai Z. Kita akan bantu daripada pendaftaran, bagasi, kemudian terbang dan sampai pulang ke Malaysia. InsyaAllah. Sekiranya nak bersama kita lah. Sekiranya nak bersama lah. After sale service ada tak, Ustaz? After sale service. Mana tahu balik-balik Malaysia ada pula bai'ah lain ke apa? Tak. Itu kita buka itu buka cerita lain lah. Baik. Jangan lupa 77 77. Okey, ingat 77, ingat double seven bukan. Okey, baik. Macam ni 77. Okey, Ustaz, kita nak tanyalah. Okey, Ustaz rasalah sebenarnya walaupun mungkin soalan yang kedua ni pun nampak macam simple, tapi saya yakin ada sesuatu yang kita semua orang boleh belajar kat sini. Sebenarnya, Ustaz, siapa yang layak untuk menjadi tetamu Allah ataupun yang layak untuk pergi ke umrah ni? Siapa yang layak? Ada ke yang tak layak? Ke macam mana, Ustaz? Dari segi kelayakan jangan kupas kelayakan daripada requirement tamu haji ke Andalusia, bukan itu. Bukan yang tu. Bukan yang tu. Asal ada duit boleh dah terbang, bukan macam tu. Tapi maksudnya layak daripada segi kerohaniannya. Macam mana, Ustaz? Macam mana? Okey, bagus soalan ni. Adakah seseorang itu perlu menjadi baik sepenuhnya sebelum ke tanah suci? Yalah, mungkin tu kalau satu kita perkara kata requirement lah. Yes. Requirement Allah Ta'ala perlu ke seseorang hamba tu, perlu jadi seseorang yang betul-betul baik. Mungkin tu salah satu untuk ke tanah suci. Consideration dia mungkin. Jawapan dia tidak. Jawapan dia tidak. Okey. Kalau syarat jadi tetamu Allah tu mesti sempurna, siapa yang tak pernah buat dosa? Nabi. Nabi. Ada Nabi tak sekarang? Masih ada tak Nabi? Kalau ada dalam drama lah kot, dia berlakon jadi Nabi palsu.
itu pun dia berlakon. Itu pun maknanya berlakon tak layak. Okay, tak layak. Okey. Siapa yang tak pernah lalai? Kan? Wak Imah kita juga. Kan? Wak Imah, siapa saja ada orang-orang soleh pun kadang ada juga hari-hari terlalai. Kan? Dan siapa yang tak pernah menangis kerana silap sendiri? Ada ke orang yang dia tahu dia silap, dia buat salah, tapi dia buat bodoh je? Saya rasa tak ada. Setiap satu kesalahan tu, kesalahan yang dia buat dan dia perlu perbaiki, pokok pangkal dia akan cari turning point dia. Bagi kita umat Islam lah. Betul. Bagi kita umat Islam, kita perlu cari balik turning point kita. Dan kalau itulah kelayakan untuk jadi seorang tetamu Allah ni, saya rasa tidak. Sebab apa? Allah tidak menjemput yang sempurna. Tapi Allah jemput orang yang nak sempurnakan diri dia dalam agama, insya-Allah. Macam itulah. Allah tidak tunggu kita pun sebenarnya untuk jadi sempurna. Tapi Allah akan panggil kita. Betul lah, sebagai peluang Ustaz. Betul. Tapi Ustaz cakap tadi kan, kata tak ada orang yang tidak menangis kerana kesilapan sendirilah. Tapi saya rasa boleh jadi ada Ustaz. Boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Tapi jadi ada. macam saya cakap lah, kalau dah terlalu keras hati tu, ya, betul. bila tak menangis atas kesilapan dia sendiri, something wrong somewhere lah. Faham tak? Okey. Dan dia pun kalau dia pergi pun, walaupun dia ditaja, dia akan pergi, dia akan tengok je Kaabah tu. Tengok je. Dia tenung je kan. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Dia tak ada perasaan. Boleh jadi dia rasa macam bila nak habis, bila nak balik, kenapa aku ada kat sini. Dia jadi macam something wrong somewhere lah. Yalah, jadi betul, dia kena kalau ikutkan kata-kata ulama kita, kalau kita ada rasa macam tu, perbanyakkan istighfar lah. Perbanyakkan istighfar. Boleh jadi kita pun kadang-kadang ada hari walaupun kita bawa jemaah, ada hari kita pun sampai-sampai tu dalam keadaan yang air mata tak jatuh, Ustaz. Air mata tak jatuh. Macam kering perasaan. Macam kering. Jadi benda tu sebenarnya kena elakkan lah. Banyakkan istighfar. Tu pandangan saya lah. Wallahualam lah. Baik. Kalau recommendation Ustaz dah, istighfar tu berapa banyak minimum? Contoh lah, sehari 1000 ke contoh minimum. Contoh yang berdasarkan. Kalau tanya saya lah. Astaghfirullahalazim ni salah satu kalimah yang tinggi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Dan Nabi pun pernah bagi tahu, istighfar ni adalah salah satu perkara yang boleh membuatkan kita tidak dijilat api neraka. Betul. Tapi dengan syarat lah, ada syarat dia, ada requirement dia. Apa syarat dia? Walaupun kita istighfar setiap hari 10,000, 30,000 kali pun, kalau hati kita, dalam dada kita, dalam hati masih tidak dapat memaafkan someone ataupun keadaan, jadi tergantunglah benda tu. Sebab istighfar ni adalah permohonan maaf kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pun tak boleh memaafkan manusia, masalah lah. Macam tu lah. Itu pandangan saya lah. Baik. Okey. Baik. Ustaz, saya yakin selama beberapa tahun, Ustaz sudah menyantuni jemaah setiap bulan. Setiap bulan ada jemaah baru. Sebulan pula bukan seorang, sebulan satu bas. Kan satu bas kadang-kadang 40 orang, kadang-kadang hampir 50 orang kan. Jadi biasa-biasanya yang berdasarkan pengalaman Ustaz ataupun mungkin pengalaman sahabat-sahabat ataupun pengalaman jemaah, mungkin jemaah sendiri ataupun jemaah orang lain, biasanya macam mana mereka ini yang sedar mereka ini berdosa, macam mana diorang ni bila pertama kali sampai di tanah haram? Macam mana Ustaz? Boleh Ustaz kongsikan? Okey, saya habiskan. Saya tidak minta Ustaz kongsikan sedikit. Ustaz kongsikan banyak cerita pun tak apa. Sebab apa? Sebab kebanyakannya kita benda tu dalam buku boleh baca. Faham. Tapi kalau cerita pengalaman sebenar nampak depan mata, ini yang mahal sebenarnya Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Kita balik kepada asal kita tadi, tajuk asal kita kan. Kita balik kepada Allah tidak menjemput orang yang sempurna untuk datang. Kan? Sebab apa? Allah SWT ni cipta kita ni bukan sekadar mencipta. Allah hadirkan perasaan. Allah hadirkan fikiran pada kita. Dan Allah tahu sifat manusia tu macam mana.
Kan? Jadi Allah ciptakan manusia ni sebagai orang yang melakukan kesilapan. Manusia ni dia perkataan daripada an-nisyan, betul? An-nasi, pelupa, terjatuh, berdosa, bangun semula dengan taubat. Manusia memang itulah fitrah dia. Jadi yang berlaku depan mata ni pun banyak kali juga. Itu kita nak dengar sebenarnya. Banyak kali. Barulah sesuai nama dia uncensored. Uncensored. Jadi kalau kata kita tengok manusia ataupun jemaah yang datang sana dalam keadaan yang tak boleh tawaf pun ada, Ustaz. Ya ke? Kita dah sampai ni, dia masih terpaku, dia masih dalam keadaan yang aku tak boleh terima ni. Kenapa Allah jemput aku? Dia dah sampai ni. Dia dah masuk dah pun. Lelaki ke perempuan, Ustaz, kalau saya ingat jemaah tu? Kebanyakan yang macam tu wanita lah. Okey. Wanita lah. Okey. Sebab apa? Sebab lelaki ni dia ada ego. Okey. Dia ada ego. Kok mana pun dia akan lawan lah perasaan tu. Okay, bagi jemaah wanita ni tunjuk lemah lah. Okey. Bila kita kata okey, Haji Hajar boleh angkat kepala, bukakan mata, tengoklah depan kita ni ada Baitullahil Haram. Yang mana tempat ni daripada pelusuk dunia ni kita solat ni itulah kiblat kita. Dan hari ni kita nak tengok live depan mata. Ada yang jatuh, Ustaz. Jatuh? Jatuh. Tengok ni sampai tak boleh tawaf. Setengah jam kami terpaksa tunggu. Dia masih tak boleh terima. Dalam hati kan, besar betul dosa kan? Mungkin. Astagfirullah. Tapi benda tu tak keluar kat mulut lah. Keluarlah kat mulut, dalam hati lah. Tapi husnuzon. Apalah salah dia buat ni sampai dia rasa macam ni. Kita pun tak tertanya. Tapi bila kita tak tertanya, dia akan jadi tanda tanya. Pada sekeliling kita ni. Ya, betul-betul. Ustaz, kenapa jemaah tu kenapa? Kita akan jawab balik, itulah keistimewaan Baitullahil Haram. Siapa saja yang memandang dia, kalau air mata tak jatuh, tak ada perasaan kehambaan tu, dia ada masalah. Dia ada masalah. Bukan perlu rawatan doktor, bukan. Rawatan sendirilah, hatilah sebenarnya. Jadi bila dia tengok tu, ada juga yang gembira, Ustaz. Datang-datang ni tak sangka kan. Datang ditaja, tak sangka dengan duit belanja orang bagi lagi, pakaian apa semua. Ihram pun orang sponsor bagi. Sampai-sampai sana tak boleh nak tengok Kaabah tu. Sebab apa? Sebab takjub kan. Sebab perasaan kehambaan tu satu nikmat lah sebenarnya. Nikmat kita bila kita dapat sampai kat sana, tempat yang mana orang sebagai manusia ni cari turning point, Ustaz. Bila sampai sana tu tengok je tu, tak boleh. Nak angkat kepala pun tak boleh, Ustaz. Dia kalau bawa orang Kelantan dia kata apa? Mari ra tu. Mari selalu. Zuk tu. Zuk tu dia mari. Dia sebenarnya bagus sebenarnya. Perasaan tu ada. Jadi kalau ada rasa macam tu, dia akan tawaf dengan baik. Dia akan sa'i dengan baik. Dia akan jaga pantang larang ihram tu dengan baik, Ustaz. Dia tak terlalu yakin macam kita bagi tahu dia. Ya, betul. Dan ada juga yang saya pernah bawa someone lah, yang saya takkan sebutlah nama dia. Tapi someone lah. Yang saya rasa yang tak kenal dia mungkin Gen Z je. Kalau atas daripada Gen Z ni, Gen Y sampai atas-atas ni memang akan kenal dia. Dengan kita kata penglibatan dia dalam gangsterism ni, memang dahsyat lah, orang kenal lah dia. Sampai sana Mutawi dia lari. Daripada airport lagi. Dalam keadaan bertatu, dalam keadaan yang masuk scanner tu, ulang-alik keluar masuk. Sebab apa? Besi penuh kat badan. Sebab dah patah kat dalam. Oh, bukan sebab susuk kat muka. Bukan. Jadi dengan keadaan dia keluar masuk menjaga ni rumah nombor 2 lah. Jadi bila Mutawih dia lari, saya terpaksa handover. Saya kena handover. Kenapa Mutawih dia lari? Tak berani. Kenapa tak berani? Tak berani nak hadap satu kumpulan yang macam tu. Dia pergi saya secara kumpulan. Dan bila saya pergi, saya bawa depan Kaabah. Saya macam biasalah. Kita tak nak bagi dia tengok dulu, tak nak bagi dia rasa satu perasaan terkejut tu. Pelan-pelan kita buka ni dekat Asia ni mungkin dia terkenal lah dengan keadaan kedai bear dia tu. Tapi bila sampai sana,
melutut jatuh ni, terduduk. Tak ada lutut dia kata. Dia kata tak ada lutut ni. Tak ada lutut. Kan? Betapa besarnya nikmat perasaan tu Allah tiupkan. Dan sebab macam saya kata, Allah tak akan tunggu hamba dia sempurna baru panggil. Tidak. Betul. Kan? Allah akan siapa saja, bila once dia dah pergi daftar umrah tu, sebenarnya Allah dah jemput. Betul. Once dia dah pergi daftar umrah, bayar deposit 300, kalau dengan Andalusia ni, maknanya Allah dah jemput dia sebagai dah jemput dah sebenarnya, cuma belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Jemputan tu dah sampai, undangan tu dah sampai. Tu. Banyak Ustaz kalau nak cerita. Itu yang kita nak dengar sebenarnya. Nak cerita pengalaman. Satu lagi last. Satu lagi, kalau Ustaz ingat lah mana-mana pengalaman yang jemaah ni ke, ataupun kalau tidak mesti jemaah kita. Tapi yang kita tengok yang sampai kita katakan dia jadi macam satu ekstremis. Sebenarnya dia bukan ekstremis. Dia satu perasaan yang tak dapat digambarkan sebenarnya. Rasa kehambaan dia tu sampaikan menangis tu, bengkak mata. Kan? Sampai tak boleh nak bangun apa. Bukan sebabkan dia tu banyak dosa apa, tidak. Dia rasa itulah nikmat kesyukuran Ustaz. Bila sampainya kaki di Baitullahil Haram. Betul. Itulah nikmat yang paling besar sebenarnya. Betul. Sebagai kita pun sebenarnya, sebagai mutawif ni, nikmat kita adalah dapat bawa jemaah lah, dapat menyantuni Duyufur Rahman lah sebenarnya. Itu satu nikmat paling besar lah bagi saya lah. Betul. Dan kita pun pernah berada di seaside jemaah kan. Kita pun pernah rasa layak ke tidak aku ada kat sana. Betul. Dalam keadaan yang siapa kenal lah. Kan? Betul. Siapa kenal lah era ni. Betul. Betul. Mungkin yang menonton ni ada juga ustaz-ustaz daripada Sekolah Menengah Agama Rompin, Sekolah Menengah Bukit Ibam kan. Dan kuliah pun boleh kenal lah. Betul. Jadi itulah yang saya katakan, hamba ni datang ni, dia sebenarnya perlu ada perasaan yang macam tu. Betul. Perasaan kehambaan tu. Perasaan kehambaan untuk dia lebih fokus dalam ibadah dia. Betul. Wallahualam. Betul. Saya setuju. Sebab apa tahu dia, kalau kita macam contoh ya, katakanlah ada antara viewers yang mungkin tak sampai sebenarnya apa yang kita nak sampaikan. Kita nak cerita pasal perasaan tu. Kita bagi contoh, katakanlah kalau tuan-tuan ataupun mungkin pengalaman tuan-tuan perempuan sendiri, katakanlah kita ambil contoh Ustaz, kita ambil contoh seorang mu'allaf. Seorang mu'allaf yang maksudnya sebelum tu dia non-Muslim lah. Ya, tapi tiba-tiba katakanlah pada satu hari kawan Muslim dia ajak solat sama-sama. Tak ajak masuk Islam pun, ajak ajak teman. Apa benda ni, kau nak join ke, jom. Kan, lepas tu tiba-tiba dia akan sampai satu perasaan yang sayur lah, biasanya sayur. Betul. Perasaan yang paling tepat, perkataan yang paling tepat adalah sayur. Tapi sayur tu pun dia tak tahu kenapa kenapa. Lepas tu tiba-tiba dia rasakan dalam hati dia, inilah benda yang aku hilang selama ni. Cuma bezanya kita Muslim. Betul. Bezanya kita dah lahir, kebanyakan kita lahir Muslim. Mak ayah kita dah ajar semayang daripada awal. Mak ayah kita cakap A, kita buat B. Mak ayah kita cakap B, kita buat C. Kita pun kadang-kadang tak tahu kenapa kita macam tu Ustaz. Mungkin wallahualam lah, macam-macam faktor dia itulah tadi Ustaz. Lepas tu bila dah besar-besar, kita sampai di depan Kaabah, inilah diri aku yang sebenar, yang selama ni aku lost. Turning point tu. Betul, tu kita panggil turning point Ustaz. Jadi itulah salah satu nikmat yang sangat-sangat besar sebenarnya. Sebab kita kadang-kadang kita alhamdulillah kita di Malaysia bukan surau masjid tak ada. Kan? Bukan surau masjid tak ada. Bukan tak ada majlis-majlis agama, bukan. Betul. Tapi kadang-kadang itu kata Allah mentakdirkan ada satu tempat di atas muka bumi ni yang bila kita sampai kat situ perasaan kita berubah. Betul. Kan? Sebab kadang-kadang dia kata doa tu makbul, dia ada dua sebab.
satu sebab timing, satu sebab tempat. Betul. Kalau sebab timing, contoh kita kata bangunlah pukul 3 pagi. Tapi pukul 3 pagi pun tak, kalau bangun pun buat apa Ustaz? Memang susah lah waktu tu. Kalau bangun pun buat apa? Tengok Brazil main. Tengok Brazil main ke apa kan? Contoh tengok bola. Tengok bola tu bagi yang tengok bola. Bagi yang tak tengok bola buat benda lain. Betul. Kan? Contoh paling-paling baik pun bangun pukul 3 pagi sambung buat kerja office yang terkenala. Betul. Tak pergi menghadap Allah pun. Itu daripada segi timing kan kadang-kadang. Tapi tu kata kadang bukan sebab timing. Kalau kata pukul 3 tu susah tak? Susah Bangun subuh tu pukul 5 tu. Pukul 5 tu bangun tu apa pertama sekali kita lihat? Telefon. Betul, setuju. Sekarang ni. Betul. Kan? Dalam era moden ni, kita buka mata tu, telefon dah pertama kita pandang. Ya, betul. Betul sangat-sangat. Yalah, ni atas diri sendiri juga, sama juga sebenarnya. Bukannya kita cakap orang luar tidak. Ni sekadar nasihat untuk diri sendiri juga. Betul. Kan? Kita bangun pagi tu, bukan kata yang Nabi kata bangun nak doa makbul pukul 3. Kan? Pukul 5 tu bangun, memang telefon dulu. Ya, betul. Pegang, apa nak kena buat hari ni. Itu dah kira baik tu pegang phone. Ada yang teruk lagi. Tapi kita tak nak cerita lah. Kita tak nak cerita yang tu. Okey, baik Ustaz. Alhamdulillah, banyak benda dah kita kupas tadi. Kan? Soalan next Ustaz. Dia macam ni. Dia kan ni sekadar bayangan Ustaz. Dulu kita pernah jadi satu kisah. Kisah apa tau? Kisah ada seorang orang soleh. Dia terfikir kenapa amal ibadah dia rasa tidak manis, dah hilang rasa manis lah. Kemudian datanglah setan untuk berbisik. Setan cakap apa? Dia kata engkau buat ibadah semayang siang malam. Sebab apa? Sebab kau dah lama tak buat dosa. Sebab tu kau rasa biasa je kau punya ibadah ni. Apa kata kau buat satu dosa, lepas tu kau bertaubat, barulah datang zuk tu, barulah keluar balik air mata. Okey kan, ini cerita dululah. Tapi ni saya yakin kisah ni benar lah, cerita daripada cerita tuan-tuan guru kita. Okey, dan ending dia apa jadi kepada orang soleh ni tadi, dia cubalah satu dosa. Dia cuba satu dosa, dan kalau tak silap saya pada waktu itu, dia cuba satu dosa. Dosa dia apa Ustaz? Dosa dia ialah dia pergi ke apa rumah, kalau bukan rumah pelaucuran pun rumah perempuan tak elok lah gitu lebih kurang. Kemudian perempuan ni dia terperangkap dengan perempuan ni. Perempuan ni tanya, kau nak buat maksiat dengan aku ke ataupun kau nak minum segelas arak? Okey. Lepas tu dia kata, kalau buat maksiat ni macam benda tu agak janggal lah bagi orang soleh. Tak apalah, minum sikit je. Dia lupa pada waktu itu, kalau minum arak ni ibu segala dosa. Lepas punca. Dia minum sikit. Lepas dah minum lagi. Minum sampai hilang akal, mabuk. Kemudian dia berzina dengan perempuan tadi. Lepas dah berzina tidur. Standard lah tidur. Hanya lelaki perkasa saja lepas selesai tak tidur. Biasa dia akan tidur. Bangun daripada tidur, akal dah datang balik, iman dah datang balik. Kemudian dia sedar. Dia malu, dia sedar dia dah buat dosa dah. Jadi apa dia buat lepas tu? Dia bunuh pula perempuan tu. Jadi dia dah 3 in 1. Betul. Dia dah minum arak, dia dah berzina dan dia dah bunuh orang. Niat asal tadi kononnya nak rasa zuk dosa tu. Zuk buat dosa tu. Tapi dah terlajak lebih pula. Okey, ini kenapa saya cerita ni tuan-tuan? Sebab apa? Sebab saya nak supaya tidak ada yang terkeliru di antara kita lah. Sebab apa? Kita tak nak ada yang terkeliru kata mesti kena ada buat dosa untuk rasa perasaan kembali kepada Allah tu. Jangan jadi macam tu lah tuan-tuan. Ni nak cerita. Jadi macam mana nak kata Ustaz? Jadi apa pendapat Ustaz? Adakah Ustaz setuju kalau kita kata sebenarnya Allah mentakdirkan kita ni berdosa adalah kasih sayang daripada Allah supaya kita kembali kepada Allah? Apa pendapat Ustaz? Kalau kata Allah takdirkan kita buat dosa untuk supaya kita terkekal rasa humble tadi tu. Tu saya tak setuju lah. Tak setuju. Saya tak setuju. Tak setuju Saya tak setuju yang tu. Sebab apa? Kita mampu mengubah takdir tu. Betul. Kita mampu mengubah takdir tu. Dan sekiranya kita
tergelincir lah. Jangan sekali salahkan takdir. Betul. Kan? Seperti kita menyalahkan Tuhan. Betul. Kan? Ramai yang sampai sana. Betul, saya bagi tahu konsep tadi ada dua. Satu sifat kehambaan, satu lagi sifat putus asa. Kalau sifat kehambaan ni, dia kata apa? Aku banyak dosa ya Allah. Tapi aku tahu pengampunan kau luas. Kan? Itu orang yang kehambaan. Orang dia yang masih lagi positif. Positif. Kalau yang putus asa ni, dia pergi sana. Betul. Dan kadang tak pergi pun lagi. Kenapa aku nak pergi? Aku ni orang yang lara. Aku yang jahat. Kan? Aku ni buat dosa banyak. Kan? Tak layak bagi aku. Kan? Dia tak pernah cuba untuk dapatkan pengampunan Allah Ta'ala tu. Itu adalah orang yang putus asa. Kita ada dua. Satu orang yang mengakui sifat kehambaan tu, yang kita katakan layak ataupun tidak ke sana tadi tu. Dan satu lagi, kelayakan orang yang putus asa lah, dia pergi sana. Dia pergi sana. Sampai sana pun dia macam biasa lah. Dia macam biasa, tak ada perasaan. Sebab apa? Sebenarnya dia dah putus asa dah. Putus asa dengan rahmat Allah sebenarnya. Walaupun dah sampai sana. Ada yang kerap pergi sana. Kan? Ada yang kerap pergi sana, tak ada rasa. Tak ada rasa apa. Sebab apa? Aku pergi banyak kali ni, yang sebelum-sebelum ni aku pergi pun Allah tak makbulkan lagi doa aku. Kan? Datang sini pun orang sponsor. Datang sini pun orang sponsor. Ada yang datang nak cuci. Uncensored. Uncensored kan? Cuci apa? Cuci duit. Cuci duit. Ada datang cuci duit. Boleh cuci duit? Boleh. Siap personal dengan saya. Boleh tak? Kita pergi ni untuk ni je. Untuk pergi ziarah je. Ada macam tu. Kita uncensored ni kita buka sikit lah. Supaya kalau dia melihat live ni hari ni, saya bukan orang yang macam tu. Sekiranya anda melihat hari ni, saya bukan orang yang macam tu lah. Sebab apa? Susah orang lain untuk meminjakkan kaki ke Baitullahil Haram. Susah. Jadi bagi yang mudah tu, tanamkanlah sifat kehambaan. Dan jangan lupa, rawatan hati kita adalah syukur. Itulah rawatan yang paling, benda singkat je, alhamdulillah, tapi sukar untuk kita lafazkan. Jadi kalau kata orang yang cuba untuk buat dosa nak tambahkan kasih sayang tu, kan, janganlah. Jangan cuba. Konsep yang salah lah sebenarnya. Konsep yang salah sebenarnya. Saya tak setuju lah. Betul. Sebab apa? Kita kalau dah di landasan yang baik tu, kekalkanlah momentum tu. Betul. Kekalkan je lah. Jangan cubalah. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba. Takut tak boleh berhenti. Betul. Takut tak boleh berhenti. Betul lah. Apa-apa saja yang namanya dosa. Betul. Risiko untuk tidak naik ke track yang betul tu. Ni Ustaz. Sukar Ustaz. Betul. Bukan sukar apa gula tu, bukan sukar, bukan yang tu. Bukan. Okey, kepada yang tak faham tadi tu, sukar ni dalam bahasa Arab. Sukar tu maknanya gula. Manisan. Sukar dia bawa pada English dia adalah sugar. Sukar. Okey, baik Ustaz. Dekat TikTok tak ada yang bertanya maknanya mereka ni khusyuk mendengar di muka buku macam mana. Itulah kejap kita tengok lagi sekali. Sebab takut dia orang ni khusyuk ataupun buka dan tidur. Kita risau juga ni. Baik. Betul. Setakat ni belum ada. Kita bersangka baik Ustaz. Bersangka baiklah. Mungkin semua mereka memikirkan sebenarnya kalau yang bawa keluar kata-kata hikmah tadi datang daripada Ustaz Faruqi. Dia macam semua macam mungkin tak layan lah. Tapi sebab yang keluar kata-kata hikmah tu daripada bukan Aaron Aziz, daripada Aaron Faizi. Dia jadi menung tu lama sikit, dia fikir macam mana nak tanya soalan. Tak apa. Sementara tu Ustaz okey Ustaz. Soalan seterusnya adalah juga soalan yang simple, tapi saya yakin dia ada value yang sangat besar. Kenapa Ustaz kita tak boleh putus asa daripada rahmat Allah? Kenapa Ustaz? Oh, baik tu. Kenapa kita tidak boleh putus asa? Kenapa kita tak boleh give up? Kenapa Ustaz? Okey, dia banyak sebab. Okay. Dia banyak sebab. Semua sebab yang Ustaz tahu boleh share kan? Tak ada masalah. Sekejap saya baca. Oh, ada soalan? Ada soalan je? Ada komen. Okey. Oh, tak apa. Ini biasa je. Biasa. Okey.
Kenapa kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah? Kita tahu tak ukuran rahmat Allah tu? Kita boleh ukur tak? Dengan tali tape ke, kan? Dengan isi padu apa saja, cecair ke ataupun persegi ke, kita boleh ukur tak rahmat Allah ni? Kita tak boleh. Kita tak boleh ukur. Okay? Kita punya rasa syukur tu jauh lebih mudah berbanding dengan kita nak mudah sangat putus asa tu. Kan? Apa sebab yang kita boleh mudah putus asa ni? Mungkin dia rasa macam contoh macam Ustaz kata tadilah. Mungkin dia contoh katakanlah seorang jemaah ni dia pernah terlibat dengan apa-apa. Contohlah apa yang penting benda tu benda berdosa. Dan dia nak stop daripada dosa tu. Dia nak cuba stop tak boleh. Cuba stop tergelincir balik. Cuba stop tergelincir balik. Okey, dia macam ni. Dia macam saya bagi tahu tadi. Rasa bersalah tu kan, dia boleh bawa kepada dua. Satu kepada taubat, satu kepada putus asa. Ya, betul. Dia dua cabang. Betul. Kan? Macam mana yang saya bagi tahu tadi, kalau rasa bersalah tu bawa kepada taubat tu, ya Allah aku berdosa ya Allah, ampunkanlah aku. Kan? Aku tahu rahmat kau ni luas ya Allah. Tapi kalau orang yang berputus asa ni, aku bersalah, Allah pasti tak akan ampunkan. Dia dah putus asa dah tu. Minta pun tak lagi. Lepas tu orang yang mengharap rahmat Allah ni, dia tahu dia akan mendorong diri dia ke arah lebih baik lah. Kan? Kalau orang yang putus asa ni, dia menangis, dia bersedih, dan dia akan buat satu perkara yang lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Dia akan buat lagi jauh kan. Dia tak cuba pun untuk perbaiki diri ataupun cuba untuk berhenti apa yang dia rasa tu lah. Dia rasa bersalah. Kan? Dan kita tak boleh ukur. Kalau ikut Ustaz Nazri Johani, kenal tak? Tahu. Raihan. Kumpulan Raihan tu, dia kata apa? Rahmat Allah ni melangit luas. Dan kita boleh capai langit, Ustaz. Kita boleh. Dengan lidah je boleh capai. Tapi tu langit lah. Tapi untuk langit ni yang katakan, selagi mana dia berada di atas, itulah langit. Kan? Luas rahmat Allah ni. Kita tak boleh sebenarnya rasa macam putus asa dengan rahmat Allah tu. Tak boleh sebenarnya, Ustaz. Dan walaupun bukan kita, dalam kalangan ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat, kalau ada orang yang macam tu, kita ni tanggungjawab kita untuk tarik balik. Kan? Jangan mudah putus asa, jangan mudah rasa kecewa, jangan mudah rasa dia sangka baik, sangka jahat lah dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Bila dia kata aku buat jahat pun tak ada orang tegur, tak ada apa pun. Lagi kalau kita kata istidraj. Istidraj kan? Ya, betul. Dalam keadaan dia lalai, dalam keadaan dia lara, tapi kejayaan dia, kemewahan dia tak capai di akal kita. Tidur atas duit, Ustaz. Tidur atas duit. Berenang atas duit. Kan? Tangan macam ni. Tangan berkepak macam tu. Itu sebenarnya orang yang dah putus asa dengan Allah Ta'ala. Kan? Dia risau, kalau aku balik ke arah jalan Allah SWT ni, bukan aku hilang benda-benda gini. Yelah. Kan? Hilang dunia. Itu kita kata jangan rasa rahmat Allah ni terlalu kecil ataupun sempit untuk kita minta. Sebab hakikatnya dia luas. Dia luas. By logik, kalau luas, kenapa pula kita tak nak pergi dekat rahmat Allah? Betul. Baik. Soalan tambahan macam mungkin pengalaman Ustaz sendiri, mungkin pengalaman kawan-kawan ataupun siapa-siapa sahaja. Kalau Ustaz boleh share kan, se-struggle mana untuk katakanlah sebab sebenarnya kita dengan jemaah, kita tak naklah korek kan. Abang dulu apa dark side abang? Kan abang dulu pernah tahan dinding ke contoh. Kita tak tanyalah macam tu kecuali dia nak cerita. Kan? Mungkin pengalaman ahli keluarga ke siapa-siapa ke, kalau Ustaz boleh kongsikan. Sebenarnya macam mana sepayah apa, se-struggle mana untuk dia pergi mencari hidayah Allah? Dia hidayah Allah ni, Ustaz, kita tak perlu cari. Dia ada je. Ya, maksudnya macam mana dia untuk dia ke jalan Allah. Balik semula tu
Allah Akbar. Adalah pengalaman yang saya sendiri tengok saya menangis. Boleh kalau boleh Ustaz kongsikan kalau saya jumpa dia, saya kita kenal someone, memang saya daripada zaman-zaman nakal kita kenal dia macam mana, kan. Kita tahu keadaan dia macam mana, kan. Dan kita pernah tegur, kan. Lain pula pandangan daripada kita, kan. Sampai tak nak tengok, tak nak jumpa. Tegur apa tu Ustaz? Kita tegur lah dia ke arah yang tak baik lah, kan. Maksudnya kita tegur lah dosa dia tu. Itu maksudnya. Okay. Saya Ustaz, kawan saya ramai. Okay. Kawan saya ramai. Okay. Dan siapa yang kenal saya, yang selalu dengan saya, mereka tahulah dan saya punya prinsip macam mana. Okay. Kalau saya ada apa perkara yang saya tak suka buat, yang saya tak suka tengok, jangan buat depan saya. Okay. Dan ada dua benda lah yang kalau ada, jangan duduk depan saya. Okay. Pertama sekali, boleh putus kawan lah. Bukan. Memang mungkin saya akan last lah tu. Boleh jadilah. Last lah tu. Last saya takkan duduk lagi lah dengan dia. Yang pertama, kalau ada botol arak lah. Dan kedua, kalau orang ni yang suka ke arah kewanitaan. Ke arah kewanitaan. Ke arah kewanitaan. Maknanya bertukar pasangan ni dan bawa duduk ni. Senang cerita kaki perempuan. Kaki perempuan. Kaki perempuan yang betul-betul bertukar lah. Kejap orang ni, kejap orang ni. Dan orang tu akan bawa balik. Kawan-kawan saya akan tahu. Saya tak suka benda tu. Dan dia takkan bawa. Berbeza dengan someone ni. Sebab kawan dia juga. Kawan juga. Memang saya kenal dia. Dan saya kerap tegur. Dia berumur sikit lah. Cakap, dah lah bang. Dah lah. Kita cakap dengan bahasa yang paling. Kita bahasa kita yang paling sopan lah. Bukan 10 tahun Ustaz. Saya ingat dekat 20 tahun saya kenal dia. Dan akhirnya saya kata dengan dia, memanglah benda ni abang yang mula dan sukar untuk abang berhenti. Yelah. Sebab dia dah start dah. Dia dah start. Tetapi kalau abang tinggalkan dia, sedikit demi sedikit, lama-lama abang akan rasa selesa tanpa dia. Contohlah. Contoh. Sebab apa? Saya kenal someone ni, dia lah berkongsikan dengan saya. Dia kata liquor ni, arak ni, liquor ni, pure ni, liquor ni kalau minum ni tuan-tuan, kalau minum liquor ni, dia kena bancur. Dia kena bancur. Dia tak boleh dia saja. Dia tak boleh dia saja. Tahap dia ni, dia minum liquor tu saja 2 botol pun dia tak rasa. Dan dia tak mabuk. Tak mabuk hardcore lah. Kita kata dia hardcore. Sampailah satu hari bila saya kenal someone ni, dia kata liquor ni boleh menyebabkan hati terbakar. Hati dia boleh liver lah. Hati kita ni boleh rosak lah. Boleh kena kanser ke ataupun kita panggil apa, hepatitis B, C. Ya kot. Hati lah. Kalau B ni dia ke arah penyakit kuning. Ni dia akan jadi radang hati. Radang hati. Jadi itu asalnya kenapa liquor tu kena campur air lain. Saya tak tahulah. Tak tahulah. Kita tak pernah. Tapi itulah yang dia bagi tahu. Dan yang nasihatkan saya tu, bagi tahu, suruh kawan saya tu berhenti. Dia orang India. Dia kata Hindu lah. Orang Hindu. Dia kata jangan minum. Cakap dengan dia, stop lah. Bahaya. So saya bagi tahu, bang, kalau abang terus minum ni, bukan kata rahmat Allah ataupun hidayah Allah tu lambat sampai. Umur abang pun tak panjang. Ya, betul. Nak tunggu lambat lagi lah. Nanti aku taubat lah. Ayat dia macam tu. Yelah. Dan satu hari tu ada function lah. Ni cerita masa bujang lah. Kita ada program. Kita pergi, selesai program, dia open table. Kita pergilah duduk minum apa semua. Dan ada someone ni datang bawa air tu. Bawa liquor tu. Bagi kat dia. Bawa minum. Dan saya cakap jangan minum kat sini. Nak minum tempat lain. Ini table kami. Dia kata tak, saya nak bagi ni apa semua. Dan dia orang minum.
Nak Ramai lah. dipendekkan cerita, Ramai dia yang minum. 3 orang je. Okey. 3 orang je. Yang lain tak minum. Okey. Dan nak jadikan cerita yang bawa liquor tu, Okey. dia baru minum 2 gelas saja, 2 cawan kecil tu. Okey. Pom, Meninggal. kat situ jalan. Okey. Bila x-ray postmortem, hati dia hancur. Sebab apa? Liquor tu terlalu panas. Yelah. Sebab tu arak ni siapa yang minum, dia akan nak lagi. Sebab dia minum tu bagi panas. Bila minum panas rasa haus lagi. Rasa haus. Dia akan minum, jadikan dia mabuk. Yang malam tu dia tak sempat mabuk pun. Dia baru minum 2 cawan, gone. Yang meninggal ni siapa? Yang bawa tu. Yang bawa nak bagi dekat tu. Dan bila dia tengok Muslim dan non-Muslim? Muslim yang orang ni. Islam. Ni cerita orang kita. Okey. Tak manalah tahu yang tukang bawa tu dan Muslim. Tak, memang orang kita. Okey. Bila jadi macam tu, saya cakap, abang nak tunggu macam ni jadi baru nak tinggal. Dia kata apa? Wallah su'ul khatimah. Abang nak pergi umrah. Okey. Kata abang nak pergi umrah. Saya cakap, abang nak pergi umrah dalam keadaan yang macam ni, tak wajib umrah buat abang. Saya beritahu dia. Tak wajib umrah buat abang. Sebab apa? Abang tak waras. Masa tu, kelayakan untuk ke Baitullahil Haram, saya yang tentukan. Kita kenal dia. Saya cakap, bang, kalau abang nak betul-betul pergi, nak pijak kaki kat sana, abang tinggalkan semua ni. Walaupun kami tahu, abang tak boleh stop benda ni. Sebab abang yang start. Abang yang start, dan belakang abang ni terlalu ramai untuk abang tinggalkan semua ni. Tak perlu tinggal 100%. Cukup sekadar abang ucapkan taubat tu, dan kita pergi sana. Itulah saya kata, bila jumpa kat sana, saya sendiri menangis tengok dia. Saya terduduk tengok dia. Tak sangka orang yang lebih 10 tahun saya nasihatkan, akhirnya sampai juga hidayah tu dalam hati dia. Dan semua saya cakap, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Abang minta je. Minta. Alhamdulillah. Hari sekarang ni senanglah hati kita tengok dia kan. Yelah, sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dia dah ada, dia admit dia nak berubah tu. Benda paling besar sekali tanggungjawab kita untuk mengislamkan orang Islam sendiri, Ustaz. Okey, faham. Untuk mengislamkan orang Islam sendiri itu yang susah. Betul. Untuk Islamkan sebab dia lahir dari Islam lah. Ya. Lali dah. Ya betul, lali dah. Dengar kita kata apa yang membuatkan kita masih ada keimanan, bila kita dengar orang mengaji, kita dengar kalimah Allah, kita rasa berdebar. Dah sampai tahap dah tak rasa dah. Sebab apa? Daripada kecil dah dengar. Betul. Sebab tu paling susah sekali mengislamkan orang Islam. Betul. Nak mengislamkan mu'alaf ni senang je. Berdebat logik akal sikit lebih kurang. Logik akal sikit. Bagi-bagi keindahan sikit dalam Islam ni. Betul. Dia ikut, kita pegang terus. Betul. Kalau yang dah sedia Islam ni, sukar Ustaz. Betul. Betul, saya setuju. Macam kita berbalik pada tajuk kita ni kan. Baitullahil Haram ni. Kan. Sumpah Baitullahil Haram ni. Kalau orang tu dia kerap pergi dia akan hilang rasa tu, Ustaz. Betul, setuju. Dia akan hilang rasa tu. Betul, sangat-sangat. Dan dia akan timbul rasa lain pula selepas. Rasa apa tu, Ustaz? Rasa yang episod minggu lepas. Dia rasa episod minggu lepas tu, bila dia dah terlalu kerap, dan dia lupa ucap syukur, dia lupa rasa diri kehambaan tu, dia mula rasa mendabik dada. Faham. Dia lebih tahu daripada mengetahui. Ada. Betul, setuju. Sebab apa? Sebab lali. Sebab lali. Overconfident. Dia dah mula rasa besar diri. Rasa besar diri. Betul. Dia lebih tahu daripada mengetahui. Lebih tahu. Malah bab hukum hakam pun lebih dia daripada kita. Lebih dia daripada kita. Kita ni kalau ada satu permasalahan melibatkan dam ataupun hukum hakam, kita akan rujuk dulu. Betul. Paling tidak kita akan tanya sahabat-sahabat, ataupun kita rujuk dengan Datuk Daud. Betul. Ataupun buka kitab kan. Betul. Dia pegang dia je. Sebab apa? 2 bulan sekali pergi. Akan timbullah rasa tu. So kita minta jauh lah kan. Ada
perasaan yang macam tu. Betul. Wallahualam. Ada perasaan-perasaan yang macam tu lah, betul. Yang perasaan yang kita kongsikan sejak daripada soalan pertama tadi kan, overconfident Ustaz. Overconfident, betul. Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita ingat balik dosa pertama di atas bukan di atas muka bumi lah, dosa pertama sebagai orang Islam, dosa pertama yang berlaku dalam sejarah manusia. Dosa pertama tu bukan dibuat oleh manusia. Dosa pertama tu dibuat oleh iblis, iaitu rasa al-kibr, rasa besar. Dia rasa besar. Kalau istilah pada hari ni, sebab saya pun tak pernah tengok iblis, tapi kita cerita manusia. Dalam otak manusia ni, kalau ahli psikologi panggil grandiosity. Grandiosity ni makna kata dia rasa besar. Dia rasa besar. Rasa besar ni dia akan nampak pada body language ataupun pada cara bercakap. Kebanyakannya pada body language. Saya yakin Ustaz Aziman lebih faham lah. Makna kata kalau antara istilah yang kita senang nak faham kata apa, jalan berkepak. Mendabik dada lah. Mendabik dada. Itu body language. Kenapa ada body language macam tu? Sebab ada grandiosity dalam kepala dia. Contoh ni, kalau kita rasa kita sama, kita equal. Kalau ada barang kita habis minum, kita sendiri letak dekat sinki. Tapi kalau orang yang mendabik dada, dia ada grandiosity, lepas makan dia hulur kat orang sebelah. Seolah-olah orang sebelah tu balaci dia. Body language. Okey, faham. Yes, body language kan. Kita boleh rasa benda tu, body language orang dia rasa besar. Kan? Setuju Ustaz ataupun contoh kalau kita pergi kedai mamak. Boleh jadi geng-geng motor besar, minta maaf ni bukan pukul rata ni. Boleh jadi geng-geng motor besar, boleh jadi geng-geng Ferrari, ataupun kalau trader. Trader bukan boleh jadi siapa-siapa yang rasa dia hebat. Siapa-siapa. Kadang-kadang mak rempit biasa yang bawa suku kadang-kadang, tapi dia rasa dalam kampung dia yang paling hebat. Datang kedai mamak Ustaz, kalau Ustaz perasan, dia open table panjang, suara dia orang paling kuat sekali. Lawak tu tak lawak mana, tapi gelak dia paling kuat. Kenapa? Grandiosity. Ini al-kibr yang pertama sekali dalam sejarah yang melibatkan manusia, yang pertama sekali dibuat oleh iblis. Iblis lah yang punca dia tak nak sujud pada Adam. Okay. And then lepas tu Adam diturunkan ke bumi. Cerita seterusnya iaitu dosa pertama di atas muka bumi. Tapi sama juga cerita dia pasal perasaan. Yang pertama tadi berlaku di atas langit tadi, perasaan pada iblis yang dia rasa besar. Bila Adam dah berjaya dikhianat dan turun ke atas muka bumi, anak-anak Adam pula kan berbunuh pula. Itu dosa pertama di atas muka bumi. Tapi nak katanya, poin saya nak bawa ialah perasaan yang tidak betul. Boleh Ustaz saya selit pula? Boleh. Boleh saya selit. Kita cerita pasal Putus Asa tadi. Saya sejak dapat tajuk ni daripada siang tadi, saya terus teringatkan satu kisah Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad. Kita ada 25 Rasul kan, yang wajib kita percaya. Kita tahu kita ada lebih kurang dalam 300 lebih Rasul, tapi yang wajib kita percaya 25 je. Dan salah satu cerita yang sebenarnya kita memang dah lali dengar daripada kecil Ustaz. Kisah apa? Kisah Nabi apa Ustaz yang kena telan dengan ikan? Nabi Nuh. Bukan Nabi Nuh Ustaz. Telan dengan ikan. Kena telan dengan ikan. Nabi Yunus. Bermakna 2-3 hari ni Ustaz sibuk dengan bacaan kitab lah. So Nabi Yunus dia kena telan dengan ikan nun. Kalau dalam Al-Quran dia kata hud ni makna kata ikan besar. Tapi orang sekarang dia nak senang cerita, dia kata whale ikan paus lah. Ikan paus mungkin bukan. Tapi benda ikan besar. Cerita tu simple Ustaz kalau Ustaz ingat. Nabi Yunus dia berdakwah pada kaum dia. Lepas tu kaum dia tak nak dengar. Lepas tu dia give up. Ini cerita dia give up. Dia give up, dia pergi tepi laut. Lepas tu dia naik kapal, nak bawa diri, nak pergi healing lah kononnya. Lepas tu ending dia dipendekkan cerita, kena campak dalam laut tu punca. Lepas tu kena telan ikan. Lepas tu berzikirlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu keluar balik. Cerita ni simple Ustaz. Makna kata cerita ni simple, seorang nabi dia give up, lepas tu kena telan ikan. Makna kata itu teguran daripada Tuhan lah.
Cerita ni simple. Mana kata satu je salah dia buat, iaitu give up. Putus asa je. Bukan benda lain, bukan tidaklah seperti kisah Nabi Muhammad yang banyak cabaran-cabaran dia, tapi cerita dia simple. Give up je. Jadi sebenar-benarnya give up ni adalah satu perkara yang memang a big no dalam Islam. Satu perkara yang memang tidak digalakkan pun sebenarnya. Bukan usahakan lebih daripada tu. Ya. A big no. Memang satu benda tak boleh yang simple, dan benda tu tak boleh putus asa. Betul. Jadi sebab itulah kisah. Dan kita kena pegang ujian. Maksudnya cerita tu simple. Tapi value dia besar. Betul. Ya, itu poin yang saya nak share dengan Ustaz lah, kan. Okey Ustaz. Saya kira soalan ni last. Ni soalan yang dalam skrip ni. Belum lagi soalan peribadi ni. Soalan yang dalam skrip. Kita dah nak habis ke? Awal lagi. Okey, awal lagi. Itu kata belum masuk soalan peribadi ni. Kita nak habiskan soalan dalam skrip dulu. Mengikut pengalaman Ustaz lah. Mengikut pengalaman Ustaz, mengikut ilmu Ustaz, apa recommendation kepada para jemaah ni yang kita maksudkan ni lah, jemaah yang belum lagi sampai untuk buat umrah? Apa bekalan terbaik dia untuk dia bawa kalau dia nak buat umrah dalam keadaan dalam keadaan hati dia 50-50? Okey. Apa yang perlu dibawa? Yes. Apa yang perlu dibawa? Mungkin zahir, mungkin batin, whatever. Apa yang perlu dibawa, Ustaz? Ini saya suka soalan ni. Sebab inilah yang setiap kali kalau saya diberi tanggungjawab untuk khusus umrah ataupun berkongsi dengan jemaah yang bersama saya, ramai sedia maklum. Bila kita tanya, Ajar, tahu tak apa kita nak bawa sebagai persiapan kita untuk ke Tanah Suci? Dia akan cakap apa? Power bank dah siap, Ustaz. Okay. Pakaian dah siap. Fizikal dia cerita. Okay. Lepas tu, saya dah buat solat sunat taubat. Ustaz, saya dah buat solat sunat hajat. InsyaAllah, Ustaz. Tapi ada satu perkara yang paling penting. Semua tak nampak benda tu sebelum pergi. Apa dia? Ada satu benda saja, iaitu persiapan hati kita. Persiapan hati ni bukan kita kata esok lusa nak pergi baru nak bersiap. Tidak. Wa imah hari ni daftar pun, daftar hari ni, mungkin nak pergi lagi 3 bulan, 4 bulan pun, dia dah boleh buat dah persiapan hati. Kan? Apa itu yang dikatakan persiapan hati, Ustaz? Ini daripada persepsi saya lah. Okay? Persiapan hati tu maksudnya kita kena ikhlas dan redha, Ustaz. Apa sahaja yang akan datang atau apa sahaja yang dah berlaku, kita kena redha. Apa yang akan datang, ikhlaskan hati. Dan kita lalui itu, dan kita beranggapan itu adalah ujian Allah nak uji kita sebagai hamba dia. Kan? Dan ingat satu perkara yang saya selalu ajar dekat jemaah-jemaah saya lah bila sampai sana. Okey, sebelum kita pergi tu dah tanamkan diri tanamkan doa dalam hati kita. Ya Allah, aku datang ke Baitullahil Haram bukan untuk kita balik tu dipuji ataupun kita balik tu nak orang panggil kita haji ataupun hajah. Kan? Tapi aku datang kerana apa? Aku nak persembahkan diri aku sebagai hamba kepada Engkau, ya Allah. Dan aja sumpah terbesar Baitullahil Haram ni, ataupun kita panggil sumpahan besar Tanah Haram ni adalah datanglah dulu, baru tahu betapa peritnya rindu Haramain. Betul, Betul, saya setuju. Dia akan rasa susah betul untuk nak lupakan, nak tinggalkan. Sebab apa, Ustaz? Sebab bila kita ikhlaskan hati, kita persiapkan diri kita, hati kita ni dah redha apa yang berlaku, ibadah kita dekat sana lebih tenang, lebih tenteram. Dari segi
bukan umrah wajib lah, maknanya bukan dari segi ibadah umrah kita, tawaf, sa'i, bukan. Apa sahaja perkara kebaikan yang kita berlaku kat sana, dia lebih tenang. Dia lebih rasa selesa. Datang ini pula, datang sebagai hamba, datang dengan penuh harapan, Ustaz. Bukan datang dengan satu perasaan yang putus asa. Kalau aku pergi hari ni, kali ni aku pergi, aku minta doa, Allah tak makbulkan juga doa ni. Itu putus asa tu. Itu orang putus asa. Faham. Dia tak cukup lapang hati dia tidak berlapang hati. Itu persiapan paling utama sekali. Dari segi pasport, visa apa semua tu biasa. Itu fizikal. Kan? Dari segi persiapan diri tu, hatilah, ikhlaskan hati. Kan? Kita kena ada satu harapan yang kalau aku pergi ni, aku harap Allah masih sudi terima aku kat sini. Itu harapan, bukan dengan putus asa. Dan kita tak boleh lah kita rasa kita contohlah kadang pernah berlaku pada circle ustaz pun mesti ada. Jom lah pergi umrah, bila nak pergi umrah kan? Duit dah ada kan? Dia macam layak lah. Hina sangat aku ni nak pergi rumah Allah tu. Itu sebenarnya orang putus asa. Itu orang putus asa. Daripada awal dah putus asa. Daripada awal dah putus asa dah. Senang kan kita tahu dari segi kejayaan di dunia ni pun kita dah boleh tengok. Dia memang orang yang berjaya. Tapi terlupa keikhlasan tu, lupa kata syukur tu, membuatkan dia sebenarnya dalam keadaan orang yang putus asa. Itu pandangan saya lah, wallahu alam. Iyalah, betul. Dan saya nak tambah satu lagi. Silakan Ustaz. Kalau boleh lah, sebagai duyufur rahman, tetamu Allah, okey, datang ke Baitullahil Haram ni, datanglah dengan niat untuk berubah, bukan sekadar melengkapkan satu perjalanan umrah. Betul. Datang dengan harapan untuk berubah lah. Walaupun dia sebenarnya dalam kalangan orang yang baik, orang yang soleh, tapi untuk jadi lebih baik lah. Betul. Tak mesti berubah banyak Ustaz Betul. Contoh, target satu saja benda. Kan? Satu saja contoh apa solat awal waktu je Ustaz. Yes, contoh tu je paling ringan, paling mudah dan susah. Betul. Susah untuk kita buat. Ya. Solat awal waktu susah. Betul sangat. Kalau kita dekat sana tu kan, kita kelang kabut dah ni. Sejam setengah sebelum ni, 2 jam sebelum masuk waktu tu dah kelang kabut. Betul. Sebab apa? Sebab takut tak dapat masuk masjid. Betul. Cuba kita bawa benda tu balik ke Malaysia. Banyak halangan tu Ustaz. Banyak halangan. Dan itu paling susah sekali nak ubah. Solat awal waktu memang susah. Bukan kata jemaah, saya sendiri pun betul. Memang susah. Ada je halangan untuk dapatkan awal waktu tu. Betul setuju. Apatah lagi berjemaah ni. Berjemaah, kalau kita dekat sana tu, ialah kita faham lah lebih hilang keduniaan dekat sana. Ya, betul. Kita akan hilang keduniaan, kita akan hilang kekeluargaan sekejap. Dalam tempoh 2 minggu kan. Kita lost sekejap. Tapi lost tu ke arah ibadah, ke arah kebaikan. Tenggelam. Dia tenggelam dengan ibadah. Keseronokan berlawan dengan orang sebelah ni. Betul. Buka mata, dia ni 2 kali aku buka mata masih tak balik lagi. Dia akan merasa nak berlawan. Aku nak pergi jugalah masjid. Betul. Aku nak pergi jugalah. Betul. Dia tu. Biasa pergi sana tak ingat hari apa. Tak ingat. Tarikh tak ingat, apa tak ingat. Tak ingat hari apa. Tak ingat. Betul. Ingat jadual lah. Ingat jadual. Itu pun sebab Muntawih tekan. Jangan lupa je esok. Jangan lupa. Kan. Waktu memang lost lah kita kat sana. Tu je. Betul. Tenggelam. Dia bukan lost ke laut. Dia tenggelam dalam suasana. Tenggelam dalam suasana. Betul. Itu yang kita kata sumpahan Tanah Haram. Itulah maksud sumpahan Tanah Haram. Bukan kata sumpah ni. Dan sumpah yang kita masukkan kat sini, setiap orang yang akan pergi ke sana, dia akan bersumpah dekat Baitullahil Haram. Yalah. Bukanlah kata satu tempat yang kita akan pergi melakukan bai'ah ke apa. Bukan, tidak. Sumpah diri kita tu, ya Allah Tuhanku, balik kali ni aku akan berubah. Betul. Dia sendiri yang akan bersumpah, bukan kita suruh. Betul. Bukan orang lain suruh. Betul. Kan? Dan mungkin ada setengah tu. Kan? Ustaz ingat tak jemaah saya yang tumbuk mak dia tu? Kan?
Dia memang itu sumpahan. Itu betul-betul sumpahan. Okey. Kalau Ustaz boleh, kalau Ustaz boleh recap balik, ni saya kongsi sikit lah. Kena kongsi. Yang dia datang mak dengan anak 2 orang. Mak dengan anak 2 orang. Anak dia lelaki perempuan? Anak dia lelaki, dua-dua lelaki. Dua-dua askar. Okey, patutlah. Okey, dua-dua askar. Okey. Dan bukan yang askar yang biasa-biasa. Komando. Seorang komando darat, seorang komando laut. Dua-dua komando. Okey. Dan kenapa dia pergi ke sana? Cerita ni seronok, Ustaz. Okey. Sebab apa? Saya pun di dalam gelumang dosa ketika itu. Sebab saya pun yalah, bagi saya tu satu kesalahan yang saya buat. Okey, sekejap. Ini jemaah Ustaz lah. Jemaah saya. Okey, faham. Okey. Jemaah saya. Okey, dia datang ni sebab mak dia yang uruskan semua. Mak dia daftarkan. Sebab apa? Sebab daripada keluar sekolah menengah, dua-dua anak ni, daripada keluar sekolah menengah ni, dua-dua anak ni tak sefahaman dah, tak sebulu dah. Ada je benda. Belaga Roma ni akan bergaduh. Dia tak boleh berbaik. Okey. Apatah selepas kematian ayah dia, dia jadi lagi inilah. Lagi teruk lah gaduh tu. Dan orang macam ni memang sesuai dalam askar. Yelah. Hati dia kering. Memang sesuai lah dia dalam keadaan unit dia tu. Okey. Yang si adik ni tak boleh terima. Dah sampai sana dah pun. Tak boleh terima. Kenapa mak dia bawa? Okey. Kenapa mak dia bawa dia ke bawa abang dia? Dua-dua pergi. Okey. Yelah, maksudnya adik dia tak boleh terima. Adik dia tak nak pergi. Okey. Asalnya abang dia kata okey je. Asalkan pergi berdua je. Sampai dekat airport baru nampak dua-dua beradik-adik kat situ. Maksudnya, so dekat airport dah tegang ni. Dia tak tahu cerita yang mak dia bawa dua-dua. Ni sebagai hadiah. Dan itu adalah harapan paling besar mak dia, Ustaz. Okey. Paling besar supaya sebelum mak dia tutup mata ni, nak tengok anak dia 2 orang ni berbaik. Dan itulah ada 2 orang anak dia. Kan? Faham. Okay. Dah faham dah cerita. Okey. Masing-masing dah berkeluarga ni. Okey. Selama di Mekah ni, kalau si abang masuk dalam bas, adik tak ikut program. Okey. Kalau adik ada dalam bas, abang tak ikut program. Dan setiap hari saya akan cari mak dia bawa balik untuk makan. Mak dia akan duduk, kalau boleh makan, minum dekat Masjidil Haram tu. Sebab tak putus berhenti doa. Tak putus, tak berhenti berdoa supaya nak mengharapkan 2 beradik ni baik. Selesai Mekah sampai Madinah. Sampai kat Madinah meletup, Ustaz. Tak boleh tahan dah. Tak boleh tahan. Okey. Sebab dia sikit saja. Tak puas hati. Kenapa mak ajak saya ada abang? Yelah, benda tu lah daripada awal pun. Daripada awal lah. Dan dia tak betul, dia meletup lah. Sebab dekat Mekah ni, dia takut akan sumpahan tu, Ustaz. Ya. Bisa tu. Bisa tanah haram. Dia takut. Bisa tanah haram. So, bila dah keluar tanah haram, dia lupa lafazkan sumpah. Saya cakap, kalau boleh tawaf wadak ni, saya bimbing ketika itu, tawaf wadak tu saya bagi tahu ini adalah tawaf terakhir kita. Tolonglah laksanakan, buat satu perjanjian dengan Allah Ta'ala supaya lapangkan hati kita, ikhlaskan hati kita, redakan apa saja yang berlaku dan bermaafanlah sesama kita. Dia tak buat. Apa yang berlaku sampai Madinah. Yang tak buat ni siapa? Dua-dua ke? Dua-dua. Jadi bila sampai dekat Madinah, meletup benda ni. Sebab apa? Dua-dua nak ikut program tu. Tapi salah seorang tak nak beralah lah. Kan? Kalau kau pergi, aku tak pergi. Aku nak pergi juga, engkau tak payah pergi, bergaduh. Mak dia leraikan. Apa yang berlaku? Dia tumbuk mak dia. Tengah-tengah gitu Tengah-tengah dia bergasak berdua ni, tertumbuk lah. Tak, memang dia suruh mak dia diam. Okey. Dia suruh mak diam di Madinah. Dia diam. Dan apa yang berlaku, ada jemaah yang lain dengar, panggil. Bila kita pergi tu, kuat ke kena? Terlentang lah mak dia. Di muka. Komando. Sekarang, bila kena macam tu, apa yang boleh kita buat, Ustaz? Sebagai saya orang yang muda, berdarah sejuk ni. Berdarah sejuk. Berdarah biru hijau. Okey. Apa lagi, saya nampak mak dia terbaring dan saya pun terus pergi. Automatik lah, benda tu automatik. Okey. Dan sampai hari ni, saya minta maaf dengan mak dia. Mak minta maaf sebab saya tumbuk anak mak. Itu yang sepatutnya, mak dia kata. Yelah, mak dia pun tak tahan. Mak dia tak tahan. Tapi mak dia tidak pernah berhenti minta doa dengan Allah Ta'ala. Dan apa yang berlaku hari itu, Ustaz,
Salah seorang tu, saya tak nak sebutlah abang ke adik kan. Okey. Balik dengan wheelchair tak? Balik dengan wheelchair. Selepas yang berlaku tu. Selepas reaction automatik tadi tu. Automatik tu. Tapi bukan yang kena dengan saya tu. Okey. Orang lain yang tu. Okey, saya capai orang lain. Saya dive dekat orang lain. Okey. Yang seorang lagi tu. Kenapa sampai kerana dia marah tu. Dia marah dekat mak dia. Dia keluar dengan hempasan pintu yang kuat tu. Keluar tu tak jauh pun. Dia keluar tu dia tersadung. Dia jatuh terhentak belakang ni. Dia paralyzed. Dia lumpuh. La haula wala quwwata. Dia lumpuh. Okey. Dan apa yang berlaku sampai hari balik seminggu lepas tu, kan, kita dah minta buat rawatan apa semua tu. Tak boleh. Memang tak boleh nak buat apa. Dan akhirnya Ustaz, apa yang berlaku? Okey. Mak dia kata, boleh tak Ustaz, saya nak kirimkan doa. Bila lagi Ustaz terbang, nak kirimkan doa. Doa apa tu? Mak, saya panggil dia mak lah. Doa apa tu mak? Sampai sekarang masih berhubung lah. Dah tak ada dah. Okay. Sebab dia pun dah pindah, tak silap saya. Okay. Dia dah tak duduk dengan anak dia tu. Dia kata, Ustaz tolong doakan. Bagi tahu dekat Baitullah, dia kata bagi tahu dekat Kaabah. Mak bersumpah, dia kata, mak maafkan dua-dua anak mak ni. Mak maafkan, dan mak minta dia orang ni kembali sihat lah. Walaupun dia orang dah tidak berbaik, tapi mak nak minta dia sihat. Sihat cukup lah. Alhamdulillah. Tu sumpah mak dia. Mak bersumpah di tanah haram ni supaya anak dia jadi lebih baik untuk sihat je. Walaupun kita tahu keadaan dia macam tu. Tapi kerana sumpah tanah haram ni jugalah yang kita lafaz, yang kita janji, boleh jadi kita makan diri. Betul. Itu yang maksud. Bukan kata siapa buat jahat kat situ akan dibalas itu jam 20. Bukan itu maksud dia. Tapi sumpah kita dengan Baitullahil Haram. Kita yang melafazkan sumpah tersebut. Wallahu alam lah. Faham. Betul. Sebenarnya cerita yang Ustaz kongsikan tu, dia minta maaf Ustaz, suka untuk saya ulas. Sebab benda-benda macam ni benda yang common berlaku dalam masyarakat. Bagi tuan-tuan perempuan yang selalu mengikuti podcast ini sejak beberapa episod-episod yang lepas, sebab malam ni saya pertama kali jadi host. Sebenarnya itu saya untunglah sebab saya boleh dengar cerita Ustaz Faizi. Sebab kalau saya jadi panel, saya tak boleh dengar cerita orang. Saya tak belajar benda baru. So bila hari ni saya host, saya mendengar cerita daripada Ustaz Faizi. Sejak beberapa episod-episod yang lepas, saya selalu suka berkongsi dengan penonton cerita mengenai benda-benda macam ni lah, benda-benda yang melibatkan hubungan semanusia. Adik-beradik bergaduh, kan, ahli keluarga bergaduh dan sebagainya, sebenarnya adalah ujian yang sangat berat lah. Nak lagi benda melibatkan mak ayah, kan. Biologik kita, sebab cerita tu tadi anak-anak bergaduh dan mak nak anak tu berbaik. Kan, jadi biologi first yang kita menghukum kat situ ialah wajib pada adik-beradik ni berbaik. Betul. Wajib. Okey, wajib lah. Ini first layer yang kita nampak. First layer yang kita nampak. Okey, korang kena berbaik. Apatah lagi bila kalau mak korang tak suruh berbaik pun korang memang kena baik. Apatah lagi mak korang suruh, lagi double kena berbaik. Mak suruh, mak keluar belanja tau. Mak keluar belanja daftar pergi umrah tu 3 orang. Dapat penumbuk free pula. Dapat. Jadi maksud kata lebih daripada wajib kat situ untuk berbaik. Okey, cuma suka untuk kita perhalusi, suka untuk kita zoom in lebih dalam. Bagi 2 orang manusia, sama adik-beradik ataupun kawan-kawan ataupun siapa-siapa, suami isteri, apabila berlaku pergaduhan, kita kata first layer kita nampak okey kena berbaik. First layer kita nampak kena berbaik. Cumanya dia ada syarat kedua lepas tu. Syarat untuk dia ada syarat dia untuk berbaik. Ada requirement dia. Dia ada requirement sebenarnya. Tak kisah yang bergaduh tu siapa. Betul. Ayah dengan anak, mak dengan anak, nenek dengan cucu, ipar dua, tak kisah. Kawan-kawan, teman seperguruan dah jadi seteru, contohlah.
bila dah bergaduh, bermaafan tu yang perlu, tapi dia ada syarat dia yang perlu dua-dua ikuti. Barulah bermaafan tu boleh jadi. Apa dia Ustaz? Iaitu kerosakan yang telah berlaku tu kena diperbaiki. Betul. Itu je sebenarnya. Betul. Okey, contoh katakanlah dua-dua ego. Okey, kalau ego boleh diturunkan dengan lebih simple. Tapi kebanyakan yang kita tengok dan benda ni sebenarnya adalah satu benda yang kita sedih sebenarnya. Sebab saya tak cakap orang lain. Dia boleh jadi berlaku kepada keluarga saya, keluarga Ustaz. Sebab dia kalau kawan yang bergaduh, selesai. Sebab dia tak ada pertalian darah. Betul. Tapi dia boleh melibatkan pertalian darah. Adik-beradik. Panjang cerita dia. Panjang cerita sebab dia ada pertalian darah. Sebab tu nama dia silaturahim. Silah ar-rahim. Pertalian rahim. Betul. Pertalian rahim kat situ. Ada hubungan rahim dekat situ. Rahim tu makna kata kadang-kadang adik-beradik. Maksud silaturahim yang lain ialah hubungan rahmat Allah tu. Betul. Okey, jadi dia lebih complicated. Jadi lebih wajiblah untuk kita sambung balik silaturahim tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang bukan tak nak baik Ustaz. Kalau dia tak nak baik sebab ego tu, tolak tepilah. Maknanya itu lebih senang nak selesai sebab ego. Tapi yang lebih penting selepas itu ialah macam contoh adik-beradik tadi. Mesti ada asal usul dia kena bergaduh. Ya, betul. Kan? Dia ada asal usul dia. Walaupun kecil je. Tak kisah, kecil besar. Dia kena dia besar. Okey, kecil besar tapi dia ada punca dia. Okey, kalau punca tu kecil jadi besar mana ego. Betul. Tapi kalau bila ditanya apa punca asalnya, kita tengok isu tu isu besar. Bermakna bukan masalah ego, memang masalah tu ialah masalah yang besar. Okey. Dua orang ni tadi nak berbaik semula. Okey, sebelum nak baik semula tu, dia mesti, walaupun dia orang tak sedar benda ni, tapi bila kita perhatikan benda tu ada. Sebenarnya dua-dua orang tu nak ada jaminan, kalau aku baik dengan kau tak ulang dah perangai tu. Ya. Itu je kan. Itulah dia. Ustaz setuju? Betul. Ustaz setuju? Betul. Kalau contoh seorang panah bagan, aku okey baik dengan kau, tapi kalau kau slowkan panah bagan tu aku okey. Side sana pun sama. Aku okey kalau kau tak diva sangat. Betul. Dia berbalik pada yang Ustaz sebut tadi. Rasa besar tu Ustaz. Itu salah satu. Rasa besar. Rasa besar. Ya, rasa besar tu salah satu contoh. Jadi banyak berlaku dalam banyak keluarga pada hari ini. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita dah cakap dah, aku marah kau sebab kau buat ni. Aku cakap tu, aku marah kau sebab ni. Betul? Grandiosity tadi. Tak, aku tak salah. Padahal kalau ada CCTV tu jelas engkau salah. Jadi sebenarnya itulah dilema yang berlaku. Dilema yang berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Menyebabkan bila pergaduhan tu tak selesai, kerugian yang banyak di semua pihak. Betul. Kerugian yang banyak. Nak faham kerugian tu macam mana? Kalau situasi dua buah negara berperang, kerosakan tu senang nak ditengok. Satu negeri hilang, yang ni kena bom, yang ni hilang telaga minyak, yang ni hilang kapal. Benda tu kerosakan tu nampak jelas. Fizikal. Yeah. Kalau bila diorang bergaduh, dia tak sampai level perang, dia tak berlaku kerosakan fizikal. Di sepanjang jalan tu, di sepanjang kehidupan tu berlaku kerosakan macam-macam. Minta maaf saya tak nak mention, tapi benda saya nampak depan mata. Kadang-kadang contoh adik-beradik bergaduh, contoh apa benda anak dengan acik bergaduh berpuluh tahun, berbelas tahun. Anak-anak ni tak kenal sepupu. Tu biasa dah berlaku dah pun. Memanglah berlaku. Berlaku. Bukanlah tak kenal macam mana. Bila tanya, ada jumpa tak abang Long saya scan, abang Ngah scan contoh. Tak ingat dah. Bila kali last tak tahulah, mami daddy pun tak bawa. Kan? Lepas tu di sepanjang perjalanan kehidupan tu, berapa banyak peluang rezeki terlepas, berapa banyak berlaku musibah disebabkan apa? Hubungan silah ar-rahim tadi tidak dijaga lah. Tidak tersambung. Diperbaiki. Tidak disambung. Kadang-kadang bukanlah sebab satu pihaknya ego sangat. Kadang-kadang begitu. Tapi dia sebenarnya kita kena sedar kedudukan kita sebenarnya. Betul. Kita sendirilah. Betul. Kan? Bagi saya, seorang anak dia tak perlu pun ada rasa tak puas hati ataupun rasa marah dengan mak ayah dah. Tak boleh tau. Betul. Sebenarnya begitu. Tak boleh. Sebab apa?
Kalau tak ada mereka, tak ada kita hari ni. Betul, setuju. Dia tak perlu ada rasa kan, itu mak ayah kot. Walaupun mak ayah kita tu salah, betul kan, kok mana pun kita tak boleh ada rasa dia pun tak betul, tak boleh. Betul kan, tak boleh sebab itu adalah mak ayah dia, punca kita. Betul, dia betul, punca kita. betul, Tak boleh. Kita. Bagi saya tak boleh lah seorang anak kan. Ini pun nasihat atas diri saya sendiri jugalah. Betul. Apa yang kita cakap ni malam ni semua adalah nasihat pada kita juga. Tak boleh lah. Tak Yalah. boleh. Betul. Betul. Bab kata orang putih di bidalan orang dulu. Orang Melayu kata apa? Bertepuk sebelah tangan takkan bunyi. Yang kita fahamkan isu jodoh je, bukan? Orang putih kata apa? It takes two to tango. Dia kena ada dua orang baru boleh menari tango. Seorang-seorang dia tak jadi menari tango. Dia jadi menari lain lah. Tapi maksud yang sama. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar. Ada seorang budak ni datang, ada seorang ayah datang mengadu kepada Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, sungguhnya anak aku kurang ajar aku. Dia kata, sungguhnya anak aku kurang ajar aku. Jadi Sayyidina Umar panggil anak ni, budak ni. Wahai anak, ceritakan pada aku kenapa engkau tidak jaga adab dengan bapa engkau lah. Budak ni cakap apa? Minta maaf Allah SWT. Budak tu cakap 3 benda. Saya ingat 2 je pada malam ini. Saya ingat 2 saja. Kelemahan saya lah, saya tak ingat 3. Budak tu cakap 2 benda yang saya tak puas hati dengan ayah saya. Yang pertama, mak aku adalah seorang perempuan jahat. Mak aku seorang perempuan jahat. Dia sebagai bapa, kenapa dia tidak memilih pasangan hidup dia seorang perempuan yang baik, yang akan melahirkan aku. Mana katalah aku, dia tak puas hati dengan keturunan lah ni. Maksudnya dia menyalahkan lah mak dia. Dia bukan menyalahkan mak dia. Benda macam ni. Lepas tu yang kedua, bapa aku memberikan aku nama yang tak elok. Jadi lepas tu ada sebab yang ketiga. Saya tak ingat apa sebab ketiga. Jadi lepas tu Sayyidina Umar kata apa? Wahai tuan, ayah, kata sebelum anak ni derhaka kepadamu, engkau dah derhaka pada Allah. Tu punca anak kau dah derhaka kepada engkau. Teguran direct. Sebab apa? Sebab ini muhasabah pada kita semua. Okey, apabila anak-anak kita lahir, ini betul lah, sekolah pertama, madrasah pertama pada anak-anak kita adalah mak dia. Katalah anak kita baik, contoh katalah anak kita baik, memanglah takdir Allah. Katalah anak kita baik disebabkan kita didik. Tapi anak kita, along the way, anak kita mempersoalkan. Contoh anak kita persoalkan, bah, kita wajib sembahyang 5 waktu. Wajib, kenapa? Kenapa mami tak sembahyang? Tak, saya tak benci mami, tapi kenapa mami tak sembahyang? Faham tak? Kau kena hormat mak kau lahirkan kau. Ya, saya hormat, tapi kenapa mami tak sembahyang? Along the way, hormat anak ni dia semakin pudar. Ya. Dia tidak bermaksud untuk dahaka, tapi along the way, inilah cerita yang sama. Kenapa ayah tidak berkahwin dengan perempuan yang baik? Bukan saya benci mak, tapi kenapa begitu? Ya. Bukan pertanyaan lah. Dia pertanyaan kat situ. Walaupun ending dia, contoh, katalah sampai ke mati, dia tetap serve mak dia. Sebab dia tak nak jadi anak dahaka. Betul. Tetapi hormat dalam hati dah hilang. Betul. Itu maksudnya. Jadi itulah yang dimaksudkan tadi. Di dalam masyarakat kita, mak, anak dan semuanya, apabila berlaku pergaduhan, ini adalah nasihat pada saya dulu. Sebelum nasihat pada tuan-tuan perempuan. Mana kata ada berlaku sesuatu di belakangnya yang perlu siapa-siapa perbaiki. Barulah betul, perdamaian tu datang. Perlu ada teguran, perlu ada orang ketiga lah kita kata. Boleh jadi. Yang penting kerosakan tu diperbaiki. Barulah dua-dua tu boleh. Yang bocor ditampal. Yes. Yang bocor ditampal. Macam mana kita masuklah rumah, kau tak sudi ke? Aku kan tak sudi. Tak bocor. Ya. Kan kalau kau tak nak tampal, aku tampal. Asalkan kau setuju aku tampal, aku masuk rumah. Setuju. Setuju. Itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang itulah yang berlaku. Jadi sekali lagi nasihat untuk saya dululah.
nasihat untuk kita yang bercakap. Betul. Jadi begitulah Ustaz. Begitulah sama-sama Ustaz kita Betul. harapkan siapa-siapa kita yang dah banyak kali datang. Betul. Untuk merasailah kepada Duyufur Rahman. Ya, betul. Bakal Duyufur Rahman untuk merasai sumpahan tanah haram ni. Sumpahan yang baik lah. Dia bukan sumpahan tanah haram tu. Kita sebenarnya yang bersumpah di tanah haram. Betul. Kan? Betul. Tapi apa yang nak kita kongsikan, hadirkanlah diri dahulu. Baru tahu betapa periknya. Ya, baru tahu betapa periknya kan, untuk kembali ke Baitullahil Haram. Betul. Itu satu rindu yang paling berat lah saya rasa. Saya setuju. Kan? Saya setuju. Bukan kerana kita kata apa contoh kita kata kita sebagai petugas, bukan kerana kita selama kita berada kat sana itu kita jauh daripada keluarga, kita jauh daripada dunia Malaysia ni, daripada kerjaya kita, tak. Bukan ke arah itu sebenarnya, tapi kerinduan berada di sana. Betul. Dan ketenangan tu, betul, terutama di kota Madinah lah. Betul. Dan kota Madinah ni orang kata paling berat sekali kalau kita penerbangan kita tu cool jet met cool. Kuala Lumpur Jeddah, Madinah Kuala Lumpur. Kalau balik ikut Madinah memang dahsyat lah. Dan bila flight itu terbang je, tengok bumi Madinah tu, bakal kita tinggalkan. Dan kita tak tahu bila pula kita boleh datang. Itu yang paling pelik lah. Betul. Bagi yang masuk dalam kapal, siapa duduk tepi tingkap. Ya. Itu dahsyat lah. Ada bunyi tambahan lah kan. Bunyi nangis. Bunyi orang menangis. Itu kerap berlaku lah. Ya, bunyi orang menangis. Baik. Jadi Ustaz, saya rasa sebagai akhir kata Ustaz, jadi macam apa nasihat Ustaz yang macam kalau untuk orang yang rasa tak layak ke apa, macam mana? Ataupun apa-apa sahaja yang ni mungkin terakhir lah. Ultimate mungkin terakhir sebelum kita berbalas ni ada, sebab ada pertanyaan. Ada pertanyaan dekat TikTok pun ada pertanyaan, di muka buku pun mungkin ada. Okey. Jadi yang terakhir yang boleh saya kongsikan dekat sini, jika hari ni kita merasa diri kita tak layak untuk ke sana, ketahuilah bahawa Allah SWT tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi Allah memanggil hamba-Nya yang masih mahu kembali kepada Allah SWT. Okay? Jika hari ni kita datang dengan dosa, datanglah juga dengan taubat di tanah haram. Jika datang hari ini dengan air mata, datanglah juga dengan harapan. Dan akhir kata, kalau datang hari ini kita datang ke Baitullahil Haram dengan hati yang hancur remuk, percayalah Allah tu Maha berkuasa dan Allah Maha menyatukannya kembali. InsyaAllah. Dan jangan berhenti Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Dan jangan kita pernah berhenti minta Allah SWT supaya tidak membolak-balikkan hati kita yang sedia bolak-balik, kan? Dan jangan jadikan Mekah ataupun Baitullahil Haram sekadar tempat untuk menyempurnakan ibadah. Jadikan Mekah ni adalah satu tempat untuk memulakan kehidupan yang baru. Dan kerana tujuan sebenar menjadi tetamu Allah ni, Ustaz, kan, bukan sekadar sampai ke Baitullahil Haram, tetapi supaya apabila pulang nanti kita lebih hampir kepada Allah SWT. Betul, itu yang paling mahal sebenarnya. Itu paling mahal sebenarnya. Betul. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Sedikit. Jadi sebelum kita berbalas jawapan ni. Okey, nampaknya ada soalan. Ada. Daripada TikTok. Kalau pertanyaan saya, boleh tak melakukan tawaf 7 pusingan di atas bangunan di masjid? Kalau selagi mana dia masih kawasan masjid, kan, dan itu adalah kawasan tawaf, kita boleh laksanakan. Kita boleh tawaf walaupun kita tak nampak Baitullahil Haram, kan? Dan kita tahu di mana kedudukan Hajarul Aswad. Kita dalam keadaan berwuduk, bersih daripada najis dan suci daripada hadas, 7 pusingan insya-Allah, kan, kita boleh laksanakan. Yang tak boleh tu, kita siap berwuduk, bebas daripada hadas, suci daripada najis, kita tawaf di Clock Tower.
Kalau kita tawaf di Clock Tower tu, dia tak jadilah. Betul. Dia tak jadilah. Betul. Dia kalau depan Kaabah dia istilam Hajarul Aswad. Kalau dalam Clock Tower dia istilam apa Ustaz? Dia macam-macam dia istilam kat dalam tu. Dia istilam kredit card. Dia istilam kredit card. Boleh? Syabakah. Okey, Syabakah. Dia istilam kredit card. Dia istilam kredit card. Adik di muka buku ada soalan? Setakat ni di muka buku belum ada. Dia mungkin dia meriah dekat TikTok Ustaz Aaron kot. Setakat ni tak ada apa-apa soalan lah dekat muka buku. Mungkin para penonton dekat muka buku semuanya sedang orang kata sedang bermuhasabah diri. InsyaAllah. Jadi di kesempatan ini jugalah sebelum kita mengakhiri sesi double sesi podcast 77 kita. 77. Okey. 77. Kepada yang bertanya berkenaan dengan khusus umrah tu, saya ada buat private khusus umrah lah untuk sekitar Lembah Kelang lah, terutama yang berdekatan Bangi Kajang insya-Allah Semenyih. Boleh berhubung dengan saya dalam muka buku pun boleh, ataupun dalam Wasabi pun boleh. Kita boleh bagi nombor kot dekat sini kan? Boleh. Boleh bagi nombor dalam Wasabi. Boleh kita sebutkan. Tak apa, mungkin boleh komen. Sifar Wahid Salazar Wahid Arba Sita Saman ya. Isnin wa Isnin. Mantap Ustaz. Masya-Allah. Okey. Dan kita juga sedia pergi ke rumah ataupun pejabat sekiranya anda memerlukan khusus umrah secara privacy. Begitu juga dengan Ustaz Faruqi lah. Boleh tak ada masalah. Dan jangan lupa temu janji kita 77 untuk di setiap media sosial Andalusia Travel and Tours. Kita ada promo yang bakal menanti dan menarik hati. Menarik lah. Menarik. Boleh baca dekat semua media sosial. Dan setiap kali untuk daftar umrah dengan Andalusia, carilah saya. Okay? Ataupun pergi dengan saya ataupun Ustaz Faruqi. InsyaAllah. InsyaAllah. Setakat ni lah perkongsian daripada saya. Mana tahu Ustaz Faruqi ada nak tambah? Setakat ni saya rasa walaupun tajuknya simple, soalannya simple, tapi pada saya dia bernilai besar. Ini saya sebenarnya Ustaz, saya teruja sebenarnya, dan saya rasa takjub. Kenapa Ustaz? Sebab saya rasa bukan kelayakan saya lah. Nampak, itulah perasaan yang betul. Bukan kelayakan saya untuk saya berkongsi dekat sini. Sebab saya dah ada perbincangan minggu lepas kan. Okey. Jadi minggu lepas tu saya ingatkan kita ada 13.2 episod. Episod 13.2, sebab yang minggu lepasnya kita tak habis lagi berkongsi. Ya ke? Sebab tajuk minggu lepas tu memang deep lah. Memang deep lah. Air mata duka di dalam air mata kegembiraan. Tapi bila saya balik tu dapat pula jemputan ni Ustaz, nak minta kupas sikit Sumpah Tanah Haram ni. Bagi saya berat lah tajuk ni kan. Dia simple tapi kesan dia, impact kita kepada Bakar Duyufur Rahman ni, dia perlu tahu. Sebab kadang-kadang dia terkejut. Bila sampai sana, mulalah jadi tak redha, tak ikhlas. Betul. Dia rasa tak sonok, tak puas hati bila dekat sana. Benda tu yang kita nak betul, itu maksudnya. Dia nilaian itu besar. Betul. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, para tetamu Allah dan bakal-bakal para tetamu Allah, syukur alhamdulillah. Banyak perkara yang kita kongsikan malam ini, banyak perkara yang kita belajar pada malam ini. Moga-moga segala nasihat yang kami sampaikan, kami dahulukan, maksudnya untuk kami dahulu sebelum kami nasihatkan kepada semua para tetamu Allah ataupun bakal-bakal para jemaah umrah sekalian. Baik, tuan-tuan Ustaz, ada soalan? Ada soalan. Salam Ustaz, untuk lelaki, adakah botak untuk tahlul itu lebih digalakkan? Penangan Ustaz. Okey, baik. Panel jawab ke host jawab? Boleh. Ustaz jawab boleh. Okey, saya jawab. Bagi Ustaz Faizi berehat sikit sebab dia dah bercakap sejam. Okey, baik. Kalau kita kembali kepada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Jadi
nanti bila pergi umrah pergilah ke lawatan Hudaibiyah. Dekat sana di tempat yang bernama Hudaibiyah itu Nabi SAW dan para sahabat setelah berlaku perjanjian Hudaibiyah itu mereka kena patah balik ke Madinah lah. Mana kata tak jadi untuk berumrah. Tapi mereka sudah pun mereka sudah pun dah pakai pakaian ihram, sudah pun berniat ihram daripada Bir Ali. Maka tapi bila dah nak sampai tapi tak boleh masuk ke Mekah, kena patah balik dalam keadaan berihram. Makanya mereka semua bertahalul ihsar, sembelih seekor kambing. Maka pada waktu itu Nabi SAW suruh para sahabat bercukur. Tapi sahabat tak nak. Ending dia, isteri Nabi SAW pada waktu itu kata, "Ya Rasulullah, apa kata engkau buat dulu?" Laksanakanlah dahulu. Buat dulu. Jadi Nabi keluar daripada kemah, Nabi bercukur dan sembelih kambing, barulah sahabat ikut. Sahabat-sahabat ikut ni sahabat-sahabat yang dah bercukur ini, kemudian Nabi doakan kebaikan. Lepas tu tiba ada seorang dua sahabat yang datang pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doakan juga untuk kami yang bergunting." Nabi tak jawab. Itu cerita dia, Nabi tak jawab. Sahabat tu tadi tanya kali kedua, Nabi tak jawab. Tanya kali ketiga, barulah Nabi doakan juga untuk yang bergunting. Mana kata 3 kali tanya baru dapat doa yang sama macam orang bercukur. Ya. Mana kata kat situ kalau kita boleh ukur dengan 3 kali tu, mana kata fadilatnya lagi besar lah. Ya, mana kata 3 kali ganda. Lebih besar daripada yang bergunting. Tapi ramai yang salah anggap lepas dia bergunting dekat maruah tu, balik dia pergi botak, Ustaz. Betul. Ramai yang buat itu. Ramai macam tu. Dia dah bergunting, sebenarnya itu adalah perbuatan yang diberi nama tahallul. Betul. Itu adalah perbuatan menghalalkan ketika kita ihram tadi. Ihram itu mengharamkan yang halal. Jadi tahallul ni adalah menghalalkan yang haram tadi. Ya, betul. Jadi itulah ceritanya. Biasanya botak lah lagi lebih afdal lah. Lebih sebab elok. apa? Ulama kata apa, Nabi berdoa ketika mana ini Nabi yang berdoa sekiranya apabila cukur tu, seperti mana gugurnya rambut aku ni, gugurlah dosa-dosa aku bersama. Sedangkan Nabi ni maksum. Kan? Nabi ni tak ada dosa. Betul. Nabi pun minta diampunkan dosa dan dia minta gugurkan bersama rambut. Apatah lagi kita ni. Ya, betul. Buka mata maksiat. Kan? Buka TV maksiat. Kan? Tak cakap Ustaz. Macam-macam lah. Kan? Betul. Merah mata tu kadang-kadang merah mata tengok maksiat tu, merah mata tu kadang-kadang merah mata menangis sebab taubat. Betul. Kadang-kadang merah mata sebab berjaga lama sangat tengok skrin. Nauzubillah. Betul. Nauzubillah. Ni pula minggu bola ni. Jangan sampai terlajak subuh. Itu saja pesanan kami yang terakhir. Betul. Ni dah masuk 32. Kita panggil apa? Dia dah lepas dah pusingan pertama. Ni pusingan kedua ni. Dia main pukul 3 pagi. Dia main pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Jangan ada yang terlajak subuhnya. Betul. Kalau kita rasa mampu bangun untuk bola, mampu jugalah diri kita untuk melaksanakan ibadah, insya-Allah. Baik. Itu daripada saya lah. Ada apa soalan lagi Ustaz dekat dia? Ada apa lagi? Tak ada. Setakat ni tak ada. Betul. Di TikTok kita ada 1.5 mata memandang. Masya Allah. Ramai. Di muka buku 1.2 mata memandang. Masya Allah. 1.2. Ramai tu. Masya Allah. Dah naik 1.3. Sekejap naik. Masya Allah. Dah hujung-hujung ramai yang naik. Baik. Kalau macam tu Ustaz ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada apa dah ni. Baik, insya-Allah. Baik, jadi sebenarnya kami pun tak sabar menunggu tuan-tuan perempuan yang masih belum mendaftar, insya-Allah datanglah. Ialah oleh sebab kita kan Andalusia. Bukan nak promote sangat, tapi takkan saya nak promote travel lain pula. Betul. Jadi oleh sebab kami bersama Andalusia, jadi tuan-tuan perempuan janganlah fikir banyak kali.
daftar sahaja dulu, insya-Allah. Kalau niat kita betul insya-Allah Allah tolong. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah Allah tolong. Perbanyakkanlah persediaan terutamanya persediaan hati rohani lah, persediaan rohani, insya-Allah Allah akan tolong. Yang penting niat kita ikhlas. Baik, jadi saya rasa buat masa ni itu saja dulu. Saya pun mungkin ni last lah kot. Kenapa ya? Bagi orang lain lah. bagi orang lain lah. Ramai lagi. Betul-betul sebab dengan cerita Ustaz Aziman akan sibuk dengan kursus-kursus yang lain. Lagipun kita bagi peluang sebab ramai mutawif-mutawif yang bertugas haji dah balik. Betul. Jadi untuk pengalaman haji rasa panggil mereka ni lagi sonok lah. Betul. Untuk berkongsi. Betul. Sebab apa, kalau kami ni mungkin paling lama pun 2 minggu ataupun 22 hari Ustaz. Kalau mutawif haji ni sebulan lebih lah, 45 hari 45 lah. hari lebih kurang. 45 hari. Betul. Jadi 45 hari dengan 48 ragam satu bas tu. Betul. 48 jenis sumpahan. Macam-macam mereka akan jumpa lagi. Betul. Boleh panggil lah. Betul, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kalau macam tu Ustaz, boleh Ustaz kita tangguh? Boleh, insya-Allah. Kita tangguh podcast kita pada malam ini. Jangan lupa 77. Jangan 77. Ingat Andalusia, ingat 77. Ingat saya je. Ingat 7. Ingat 7. Baik, insya-Allah kita tangguhkan podcast kita ke masa yang berikutnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, selamat malam semuanya dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi baca Ustaz 77. So next ni yang terpercaya, bimbingan lengkap sepanjang masa. Hutarkan makanan halal. Makan lengkap makanan halal. Mutawif sedia membantu perjalanan